pun dah masuk, Ustaz Masri. InsyaAllah boleh buat aluan. InsyaAllah kita tunggu ketua rombongan kita Ustaz Wan Muhammad dulu. Masuk insyaAllah. Kalau dia dah masuk boleh kita mulakan insyaAllah. Baik, bismillah. Silakan Ustaz Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Rombongan Amani Travel, Ketua Operasi bahagian rombongan Ustaz Naufal, Mutawif PGH kita Ustaz Abduh, serta rakan-rakan mutawif, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah hari ini kita ada satu taklimat yang penting, iaitu taklimat tentang pelepasan KT 89B, yang mana KT ini adalah KT yang bukan yang lain tak penting. Ini yang paling penting sekali. Sebab apa? Sebab KT ini jumlahnya melebihi 300 jemaah. Dalam satu kapal terbang tu semuanya Amani Travel dan kebanyakan para mutawif duduk dekat KT 89B. Jadi insya-Allah kita ada beberapa sesi. Kita ada sesi tazkirah bersama Ustaz Naufal. Kita ada sesi ulang kaji ilmu manasik. Yang ni tuan-tuan kena tajamkan betul-betul supaya pergi dalam keadaan yakin. Yang itu akan dibimbing, akan dibagi taklimat hari ini oleh Ustaz Abduh. Kemudian part yang paling penting, itu taklimat pergerakan yang akan disampaikan oleh ketua rombongan kita sendiri, iaitu Ustaz Wan Muhammad. Jadi tanpa melengahkan masa, sebab masa pun dah pukul 9.23, saya menjemput Al-Fadil Ustaz Naufal, mutawif kita insya-Allah, untuk memberi tazkirah kepada para jemaah agar para jemaah semua bersemangat, yakin dalam keadaan menunaikan haji nanti insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Silakan. Baiklah, Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Masri, dan juga yang mana ada malam ni, Alhamdulillah dapat luangkan masa. Bismillahirrahmanirrahim. Hajah-hajah, haji-haji yang saya kasih sekalian, simple saja malam ni. Saya tak nak berat-beratkan fikiran jemaah dengan tazkirah-tazkirah berat. Kita nak refresh, kita nak ada makanan rohani. Selain daripada persiapan kita punya barang-barang untuk menuju haji, lagi beberapa hari saja lagi insya-Allah KT Amani akan kedua akan datang. Kita nak juga jemaah ni dapat makanan-makanan, selain daripada makanan yang berat, dapat juga makanan rohani, supaya kita dapat pergi ni dengan satu benda yang kita harapkan ada perubahan dalam diri kita. Jadinya haji-haji yang saya kasih sekalian, bila mana kita sebut berkenaan dengan haji, berkenaan dengan umrah, kita pegang pada haji lah. Bila kita sebut pasal haji, benda ni disebut dalam Al-Quran. Disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Apa yang Allah sebut? Wa atilmul hajj wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah ni kerana siapa? Kerana Allah. Jadinya saya mohon kepada semua jemaah yang ada dalam online Zoom pada malam ni, perbetulkan niat para jemaah sekalian. Saya mohon sangat-sangat perbetulkan niat. Sebab apa? Haji, perjalanan haji ni bukan seperti kita melancong ke New York, bukan seperti kita melancong ke Langkawi.
kita nak menuju haji ni dia adalah ibadah. Bila ibadah ni kita kena buat kerana-Mu ya Allah. Jadinya kalau mana yang ada niat aku pergi ni bukan kerana Allah ni, aku pergi sekadar nak dapatkan title hajjah haji kat depan ni, saya minta sangat-sangat perbetulkan niat anda. Sebab apa? Sebab bila mana ada terdetik sahaja niat kita selain daripada Allah, sepanjang 40 hari kita ada dekat Mekah Madinah ni, apa akan berlaku? Kita tak akan rasa seronok buat haji. Kita akan rasa apa? Aku main ni sebab aku nak dapatkan title haji sahaja. Jadinya perbetulkan niat, sebab yang ni yang disebut dalam Al-Quran, dan sempurnakanlah haji dan umrah ni kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada setengah jemaah yang pergi haji disebabkan apa? Dia nak menunjuk, ya aku mampu untuk pergi dengan PJH. Aku mampu untuk pergi haji kali kedua, ketiga dan keempat. Bila mana ada terdetik sahaja kita punya perasaan seperti itu, automatik perjalanan haji kita jadi tak seronok tuan-tuan. Dia akan jadi kita tak dapat kemanisan dalam melakukan ibadah haji. Dan selalu saya bagi tahu kat jemaah saya yang mana bila pergi haji ni kita boleh pilih pakej mana yang kita nak. Kita nak pakej 200,000, kita nak pakej PJH, kita nak pergi dengan muasasah. Tapi satu benda saja kita tak boleh pilih. Apa Ustaz? Kita tak boleh pilih ujian di tanah suci. Kita tak tahu apa yang Allah nak bagi ujian kepada kita. Benda ni kita insya-Allah Alhamdulillah kita boleh pilih. Aku ada duit, aku nak pergi upgrade ke PMN. Aku ada duit, aku nak duduk business class, silakan. Hak masing-masing, rezeki masing-masing. Tapi ingat haji, bila mana sahaja kita sebut berkenaan dengan haji, berkenaan dengan umrah, akan ada ujian yang menyusul. Banyak ke Ustaz? Banyak. Sebab Nabi pun kata apa? Dalam keadaan musafir ni Nabi kata apa dalam riwayat Bukhari Muslim? Perjalanan itu adalah sebahagian daripada siksaan. Ia menghalang seseorang daripada makan, minum dan tidur. Maka apabila seseorang itu selesai urusan, hendaklah dia segera pulang kepada keluarganya. Apa yang Nabi kata kat sini? Nabi nak bagi tahu bahawa musafir ni kita akan rasa tak cukup. Kita akan rasa lapaknya, kita akan rasa penatnya. Jadinya haji walaupun kita dah susun atur ni, kapal terbangnya, hotelnya, kenderaannya, tapi kita akan tetap akan rasa kesusahan. Tambahan-tambahannya, kita nak pergi musafir dalam nak menuju ke mana? Menuju ke Baitullah, kita nak menuju nak buat ibadah haji ni. Lagi double dia punya kepayahan. Bukan saya nak bagi jemaah rasa takut, cuma nak maklum kat sini, haji ini bukan pelancongan, tetapi haji ini adalah ibadah. Jadi siap sedia, ingat, tak semestinya kita pilih PJH ni semua akan smooth sahaja, akan ada ujian yang datang. Ujian apa Ustaz? Wallahualam. Mungkin Allah akan bagi ujian yang sekecil-kecilnya ataupun sebesar-besarnya. Jadinya haji, akhir kata daripada saya, perbetulkan niat, jaga niat, sesungguhnya aku pergi haji ni kerana-Mu tak kerana-Mu ya Allah, bukan sebab nak berlawan dengan pakcik sebelah rumah, bukan sebab nak menunjuk dekat dalam jabatan aku seorang yang dapat gelaran haji ataupun hajah, bukan sebab aku nak letak dekat name tag depan nama aku selepas ni, hajah sekian-sekian-sekian, haji sekian-sekian-sekian. Kita pergi kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya perbetulkan niat, insya-Allah kita akan rasa seronok sepanjang kita nak buat haji nanti. Wallahu alam. Saya serah balik kepada Ustaz Masri selaku pengerusi majlis malam ni, insya-Allah. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Naufal. Jadi poin yang Ustaz Naufal bagi tahu tadi, saya teringatkan satu ayat Quran ya. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Nak tak aku ceritakan kepada kamu satu golongan yang paling rugi. Dia ni paling rugi. Rugi betul lah dia. Ni Quran bagi tahu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang mana dia buat ibadat tu gila-gila punya dia buat ibadat. Gila-gila. Duit habis puluh ribu, ratus ribu. Masa penat. Separuh nyawa. Tiba-tiba di sisi Allah, Allah tak kira langsung amalan dia. So ini orang yang paling rugi lah. Mudah-mudahan ibadah kita ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, insya-Allah untuk sesi seterusnya, yang ini sesi ulang kaji manasik. Dan sesi ulang kaji manasik, dan kita akan serahkan kepada ustaz pakar kita lah dalam bidang dalam bidang ni, iaitu Ustaz Abduh. Maka tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan kepada Ustaz Abduh. Falyatafaddal mashkura. Silakan Ustaz.
Silakan Ustaz Abdul, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam kita panjatkan, kita rafakkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat baginda, dan mereka yang sentiasa istiqamah dalam mengikuti petunjuk dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke hari kiamat kelak. Baik tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah sehingga saat ini Allah berikan kita semua peluang dan ruang untuk kita berhimpun dalam, walaupun secara maya, tapi dalam matlamat dan juga tujuan yang sangat baik, kerana kita pada malam ini kita sedang melakukan satu persediaan sebelum kita bertolak dan melangkahkan kaki kita ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah bagi tujuan untuk perjalanan ibadah haji kita, insya-Allah. Sedar tak sedar, daripada awal kita bertemu pada kursus haji tempoh hari intensif yang dilakukan di Bangi, sekarang dah berbaki lebih kurang dalam 2 ke 3 hari lagi untuk kita bersua sekali lagi di Movenpick, insya-Allah. Dan daripada sesi saya ini, Al-Fadhil Ustaz Wan akan memberikan penerangan tentang bagaimanakah proses dan prosedur perjalanan sewaktu kita berada di Movenpick nanti. Jadi tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal tetamu Allah yang dimuliakan sekalian, untuk slot saya ni saya diberikan masa lebih kurang dalam 10 minit saja. Jadi kita akan lebih kepada untuk mengulang kaji tentang apakah persediaan-persediaan yang perlu ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan semua lakukan bermula daripada rumah lagi. Dan apa yang kita akan bincangkan ini, yang kita bahaskan ini, kita akan tumpukan kepada apa saja jenis haji yang dilakukan. Sama ada yang pertama, anda dan kita semua yang akan buat haji tamattu', dan yang kedua mungkin ada di kalangan kita, sahabat-sahabat kita yang akan buat haji ifrad. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum saya nak masuk kepada topik yang utama, saya tertarik dengan apa yang dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz Naufal tadi, bahawa sememangnya dan sepatutnya kita sangat dituntut untuk memperbaiki niat kita sebelum kita melangkahkan kaki ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Ini sangat penting kerana dalam pendapat yang diutarakan para ulama bahawa ada 3 prinsip ketika mana kita melakukan amal ibadah. Yang pertama tadi sudah pun disebutkan oleh Ustaz Naufal. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Kita buat ibadah ini bukan untuk kita menunjuk-nunjuk ataupun kita nak riak ataupun kita nak berbangga. Tetapi kita buat ibadah ini adalah untuk mendapatkan redha Allah, mendapatkan keampunan daripada Allah dan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastikan dari sekarang lagi kita banyakkan solat taubat. Kita cuba luruskan semula niat kita yang mungkin sebelum ini sedikit tersasar. Niat haji kita adalah untuk tertentu, untuk hal-hal tertentu. Jadi kita betulkan niat, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan. Kemudian yang kedua tuan-puan, tidak kalah pentingnya adalah kita mempelajari ilmu. Tempoh tempoh hari ataupun kursus haji yang dah dilaksanakan oleh tabung haji sebelum-sebelum ini, tuan-tuan dan puan, saya yakin dan percaya sudah pun menghadiri kursus haji yang dianjurkan dan sudah pun semakin mantap pengetahuan tentang ibadah haji. Jadi insya-Allah dengan ilmu yang kita ada, yang kita jadikan sebagai bekal untuk kita bawa ke tanah suci nanti bagi melaksanakan ibadah haji, maka dengan ilmu itulah insya-Allah kita bersangka baik dengan Allah, Allah akan menjadikan asbab untuk diterima segala amal ibadah kita. Dan yang tidak kalah penting juga adalah pastikan ilmu yang kita lakukan itu adalah bersesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah ajar bagaimana cara untuk solat, maka kita lakukan solat sebagaimana Nabi ajar. Nabi dah ajar kepada kita bagaimana cara untuk berpuasa. Kita lakukan puasa seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuklah haji. Khuzu anni manasikakum, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah haji kalian mengikut kepada apa yang telah aku tunjukkan. Maka insya-Allah dengan prinsip yang kita pegang ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan langkah kita untuk dijadikan sebagai haji yang dikatakan haji mabrur, yang semua orang idam-idamkan, yang semua orang cita-citakan. Kerana haji mabrur ini balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik,
secara ringkasnya, insya-Allah pada 27 Mei ini, tuan-tuan dan puan semua, seperti mana yang disebutkan juga oleh Ustaz Naufal tadi, bahawa dikatakan dalam hadis Nabi SAW bahawa permusafiran itu adalah sebahagian daripada azab. Memang benar. Dan kalau kita lihat nanti perjalanan kita pada 27 Mei, kita akan bergerak daripada Kuala Lumpur, yang mana sebelumnya kita akan berkumpul dulu di Movenpick seawal pukul 9 lebih pagi. Jadi waktu tu kita semua akan berkumpul di sana dengan segala persediaan-persediaan, prosedur-prosedur yang akan diterangkan nanti oleh Ustaz Wan sekali lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, kita percaya tuan-tuan ada yang datangnya daripada negeri yang jauh. Mungkin ada yang datang daripada luar, daripada KL ataupun Selangor, yang kita perlu untuk keluar daripada rumah lebih awal. Okay, kemudian berkumpul pula satu penantian. Kita menunggu bilakah tibanya untuk dimulakan proses untuk check-in dan sebagainya. Maka sudah tentu perjalanan itu akan meletihkan. Jadi secara kesimpulannya, kalau kita lihat kepada slide yang saya kongsikan ini tuan-puan, saya harap semua boleh tengok dan juga nampak slide ini. Perjalanan kita dianggarkan daripada Kuala Lumpur, kita akan bertolak petang tu. Perjalanan lebih kurang 8 ke 9 jam kan, sampai di Jeddah. Sampai di Jeddah, alhamdulillah kita tidak perlu lagi untuk ada prosedur untuk immigration dan sebagainya. Jadi kita akan teruskan perjalanan daripada airport Jeddah itu menuju ke hotel kita Azizia. Anggaran masa lebih kurang 2 jam. Kemudian daripada Azizia, selepas diberikan masa untuk berehat, maka berlakulah untuk kita pergi menuju ke Masjidil Haram dan buat umrah. Bagi mereka yang buat haji tamattu' dan juga mungkin siapa yang buat haji ifrad, maka dimulakan dengan tawaf kudum. Jadi anggaran masa kita akan berpenat lelah, kita akan dalam penantian, kita akan sentiasa tertunggu-tunggu dengan perjalanan kita. Anggaran masa perjalanan lebih kurang 13 jam. Okey? Dan lebih kurang kita akan berada dalam ihram adalah selama 10 jam bagi mereka yang buat umrah terlebih dahulu untuk haji tamattu'. Tapi yang buat haji ifrad sudah tentu akan lebih lama, berhari-hari sampailah kita selesaikan kerja-kerja haji kita nanti. Baik, saya akan ringkaskan di mana saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah semua tentang amalan sunat sebelum kita berniat ihram umrah. Dan kita bahagikan ini kepada 3 bahagian, yang mana amalan sunat sebelum kita berniat. Okey? Yang mana kita akan lakukan di rumah lagi. Pada 27 Mei tu, kalau sekiranya tuan-tuan dan puan masih lagi di rumah, pagi-pagi lepas subuh tu dah boleh lakukan persediaan-persediaan yang kita akan bincangkan nanti, kita akan sebutkan sebelum kita bertolak ke KLIA. Kemudian ada amalan sunat semasa berniat, kemudian ada amalan sunat selepas berniat. Okey, tuan-tuan dan puan, kita secara ringkasnya, apakah amalan-amalan sunat yang boleh dilakukan bermula daripada rumah lagi? Okey, yang pertama, kita potong kuku. Okey, kita mengerat kuku, merapikan janggut, rambut dan misai, kemudian mencabut bulu ketiak, ari-ari dan sebagainya. Okey, kemudian mandi sunat ihram. Okey, mandi sunat ihram sangat mudah dan juga praktikal kalau kita lakukan bermula daripada rumah lagi. Okey, kalau mungkin ada yang tanya, boleh tak kalau saya nak mandi di Movenpick, boleh tak saya nak mandi di KLIA? Kita boleh katakan tidak ada masalah, tetapi agak sukar kerana prosedur yang kita tidak boleh jangka, tiba-tiba diarahkan untuk masuk ke dalam bas, tiba-tiba kena masuk ke gate dan sebagainya. Maka lebih mudahnya kita mandi siap-siap daripada rumah lagi. Kemudian tuan-tuan, ibu-ibu, ayah semua, kita ambil wuduk siap-siap. Okey, sebelum kita berniat ini kita ambil wuduk. Ambil wuduk di mana? Mungkin kalau di rumah akan terbatal nanti kan. Ataupun boleh saja dimulakan daripada rumah. Kemudian nanti kalau dah terbatal di airport nanti di wuduk, wuduk sekali, ataupun dalam flight nanti boleh gunakan botol spray. Ini sebelum kita berniat. Kemudian seterusnya memakai wangian pada badan, bukan pada kain ihram. Yang ini mungkin sudah pun ditekankan berkali-kali dalam kursus haji sebelum ini, yang mana kalau jemaah lelaki memang afdalnya dan sangat digalakkan untuk kita yang lelaki ini memakai wangi-wangian. Kerana dalam riwayat disebutkan bahawa baginda SAW, perbuatan baginda apabila baginda akan berihram haji ataupun umrah, maka dikatakan baginda akan dilumuri oleh isterinya dengan minyak kasturi ataupun minyak wangi, sehingga dikatakan kelihatan berkilatan. Nak katanya banyak kuantiti minyak wangi yang disapukan kepada badan Nabi SAW. Cuma di sini ada perbahasan tentang bagaimanakah hukum sekiranya wangian itu dipakaikan pada kain. Maka sebab itu kita tekankan kepada perempuan, kalau nak pakai minyak wangi, kita boleh spraykan minyak wangi ataupun wangian itu ke badan kita.
Okey, kita spray pada badan, baru selepas itu kita pakai kain ihram. Okey, bila kita dah masuk ke KLIA, kita dah berada di Movenpick, kita dah masuk dalam flight, peluh keluar dan peluh itu berpindah ke kain ihram kita. Kemudian lebih kurang dalam 3 jam penerbangan, kita nak masuk ke tandas. Kain yang telah pun kita pakai tadi dalam tandas mungkin ditanggalkan. Kemudian kita waktu tu mungkin dah berniat ataupun dah menghampiri Jeddah tu kita dah berniat, kita hukumnya apabila kita dah spray pada kain tadi, pada badan tadi, maka tidak menjadi masalah kalau kita pakai semula kain tersebut. Kerana hukum asalnya tadi kita telah pun spray minyak wangi pada badan, bukan pada kain. Tapi sebaliknya kalau kita spray pada kain, maka apabila kita mencabutkan kain tadi, maka tidak boleh kita memakai semula. Kita kalau kita pakai juga, maka waktu itulah dikatakan kita kena membayar dam. Okey, itu saya harap jelas tentang perbahasan tersebut. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita disunatkan khususnya untuk lelaki kita memakai minyak rambut, kemudian memakaikan ihram berwarna putih. Jadi sudah pun diterangkan juga sebelum ni, apabila kita berkumpul nanti pada 27 Mei di Movenpick, kita akan memakai kain ihram di sebelah bawah, ataupun mungkin ada yang nak pakai seluar lagi pun tak ada masalah. Cumanya bila kita dah dalam flight lebih kurang dalam 1 jam sebelum kita nak mendarat di airport Jeddah, sebelum kita akan berniat ihram umrah, pastikan semua jemaah telah pun menukar pakaiannya. Kalau siapa yang masih lagi belum tukar t-shirt di atas ini, maka ditanggalkan dulu pakaian berjahit ini, digantikan dengan kain ihram di sebelah atas. Ataupun siapa yang mungkin masih lagi pakai seluar dan juga ada, minta maaf, ada seluar dalam di dalamnya dan ada lagi t-shirt di dalamnya, ditanggalkan kemudian ditukarkan dengan kain ihram atas dan bawah sahaja. Okey? Itu untuk jemaah lelaki. Kemudian yang seterusnya adalah mandi minta maaf, kita solat sunat ihram. Okey, solat sunat ihram ni lebih bagusnya kalau kita boleh settlekan di rumah pun tidak menjadi masalah. Ataupun kalau kata tuan-tuan dan puan nak tangguhkan, nak solat nanti masa di KLIA pun tidak menjadi masalah. Ikut mana yang kita selesa. Baik, ini adalah amalan sebelum kita berniat ihram umrah. Dan apabila kita nanti dalam flight, insya-Allah petugas-petugas amani termasuk saya dan juga Dr. Sanusi dan Ustaz Masri pun ada dalam penerbangan nanti. Apabila kita dalam penerbangan tu nanti, kita akan ingatkan, kami akan berjalan daripada lorong ke lorong untuk ingatkan tuan-tuan dan puan, sekiranya masih lagi ada jemaah lelaki yang tidak lagi memakai kain ihram, masih lagi belum menanggalkan pakaian t-shirtnya ataupun kemejanya, kita akan ingatkan dan kita akan bimbing untuk bacaan niat ihram umrah bagi mereka yang buat umrah terlebih dahulu, dan juga bagi mereka yang buat haji, maka kita akan berniat. Jadi itu nanti insya-Allah kita akan buat semasa kita dalam penerbangan itu nanti. Jadi tuan-puan, apabila kita nak berniat ihram umrah, amalan sunat semasa kita akan berniat ihram umrah adalah kita menghadap ke arah kiblat. Kan, kalau kita naik penerbangan menuju ke Jeddah tu, insya-Allah automatik kita dah menghala ke arah kiblat. Mungkin adalah ke kanan sikit ataupun ke kiri sedikit. Apapun yang terbaiknya, alhamdulillah di Saudi Airlines dia ada skrin di depan tu dan akan ditunjukkan arah kiblatnya untuk sebagai rujukan kita. Kemudian yang terbaiknya, paling afdalnya, amalan sunat semasa kita berniat, hendaklah niat itu dilafazkan ataupun kita berniat dalam keadaan berwuduk. Itu lebih baik. Okey. Kemudian apa yang kita nak buat selepas kita dah berniat? Maka apa yang kita boleh lakukan adalah kita banyakkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu saja yang kita ulang-ulang. Kalau rasa macam dah penat, kita tak ada masalah, kita boleh berehat. Kemudian bila kita terjaga lagi, kita boleh sambung dengan doa dan juga talbiyah. Dan banyakkan kita berzikir ataupun membaca Al-Quran. Saya faham dengan teknologi hari ini, dengan entertainment yang disediakan oleh pihak penerbangan, bila kita tengok skrin tu, macam-macam cerita kita boleh pilih kan, kita keluar. Tapi alangkah baiknya kalaulah dalam perjalanan permusafiran haji ini, kita lebih memperbanyakkan untuk yang disebutkan tadi, talbiyah, berdoa, berzikir, berbanding kita tengok movie. Kan tengok movie ni bila-bila masa tuan-tuan dan puan. Mungkin di rumah kan. Tapi dalam perjalanan rihlah rohani kita, kita sedang mentarbiah hati kita untuk menjadi orang yang lebih baik, maka tinggalkan untuk perkara-perkara yang dikatakan sebagai perbuatan yang lara ataupun bersembang-sembang kosong. Jadi InsyaAllah. ini satu perbuatan yang boleh kita lakukan sebagai usaha kita untuk mendapatkan haji yang mabrur, insya-Allah.
Yang InsyaAllah mana ta'ala. para ulama menyebutkan bahawa seseorang itu akan diberikan pahala mengikut kepada kadar kesusahan dia. Susah perjalanan kita, insya-Allah makin besar ganjaran dan pahala kita, insya-Allah. Saya rasa sampai sini saja. Nanti insya-Allah kita akan berikan video-video pendek dan juga perkongsian yang lain di dalam grup untuk rujukan tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abduh, penerangan yang jelas. Apa yang menarik Ustaz Abduh ni, dia punya suara dia jelas pasal mikrofon dia mahal. Macam Ustaz Masri, dia tak ada mikrofon. Dia berada di tingkat 12, di tengah Cameron Highland, sejuk. Dan speakernya tak berapa jelas. InsyaAllah nanti kita ada model sikit kita bilah. Jadi seterusnya ini nanti insyaAllah kita berada di Mekah nanti, dan insyaAllah sebelum ni ke apa, tak lama lagi ke, Ustaz Abduh akan buat video-video pendek berkaitan dengan hukum hakam yang ringkas. InsyaAllah kalau ada kesempatan Ustaz Abduh, insyaAllah. Jadi seterusnya kita pergi ke part yang paling penting, yang mana jemaah-jemaah semua risau kena pakai baju apa, tunggu dekat mana, beg kami sampai ke dekat Aziziyah. Yang ini tempat yang paling penting sekali lah. Jadi insyaAllah kita menjemput ketua rombongan kita, ketua kampung lah, untuk menyampaikan sesi taklimat pelepasan. Jadi tuan-tuan ambil take note lah. Power bank letak dekat mana, uh, boleh bawa printer ke, boleh bawa apa, peti ais ke, mesin basuh ke. Jadi insyaAllah ni akan diterangkan secara detail oleh ketua kampung kita ataupun ketua rombongan kita, Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad. Falyatafaddal mashkura. Silakan Ustaz Wan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih Ustaz Masri, pengurusi majlis pada malam ni, Ustaz Abduh, Ustaz Naufal, pembimbing dan mutawif kita, seterusnya tuan-tuan perempuan, bakal haji yang dirahmati Allah sekalian. Saya harap semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang bersedia, dalam keadaan siap siaga untuk berlepas ke tanah suci, dan mudah-mudahan juga urusan di tanah air berkaitan dengan kerja, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan anak-anak dah dapat diselesaikan, dan mudah-mudahan perjalanan yang kita atur beberapa hari lagi dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, admin boleh bantu saya nak share apa tu bahan tak? Mungkin boleh tak saya co-host. Saya nak share bahan di sini. Admin minta bantu saya tengok adakah saya dah diletakkan sebagai co-host untuk saya share saya punya bahan. Sebab saya cuba dekat share ni dia tak keluar. Saya punya slide tak boleh dikongsikan. Okey, baru boleh. Baik, terima kasih. Baik, saya harap tuan-tuan boleh nampak saya punya slide yang dipaparkan. Okey, yang pertama tuan-tuan saya tengok respon boleh nampak tak? Boleh, alhamdulillah. Okey. Yang pertama tuan-tuan, kita dah dengar tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Abduh, Ustaz Naufal. Saya akan terangkan tentang perjalanan ataupun pelepasan yang akan tuan-tuan lalui beberapa hari lagi, yang mana kita akan sama-sama berkumpul di Movenpick Hotel Convention Center. Sebab ada jemaah kita yang dapat mesej tahu, reminder untuk berkumpul di MHCC KLIA.
Jadi bila dia dapat tu dia tunjuk kat saya, dia jadi confused. Ustaz ni KLIA ke Movenpick? Kan betul jugalah. Maksudnya dia faham kat situ dia tulis tu MHCC KLIA. Dia ingat pergi ke KLIA sedangkan kita dah taklimatkan sebelum ni kita di Movenpick. Okey, maksud MHCC tu adalah Movenpick Hotel Convention Center. Jadi betul lah di Movenpick, cuma bila dia ringkaskan tu jadi orang jadi confused. Orang ingat di KLIA. Jadi MHCC adalah Movenpick Hotel Convention Center dan kita akan berkumpul di situ. Baik. Yang pertama saya harap tuan-tuan semua dah clear Dah clear KT ni confirm lah. InsyaAllah kita dah tahu dah kan. Dan tak ada yang confuse lagi. Ini adalah kumpulan penerbangan kita. KT adalah kapal terbang ataupun kelompok terbang kita. Jadi kita akan pergi dengan kelompok terbang kita. Inilah rombongan kita pergi dan juga balik. Kan? KT-89B. Yang kedua adalah kelompok bas kita. Yang mana tuan-tuan dah dikumpulkan dalam grup B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Itu adalah kelompok bas kita. Dan setiap bas B1 ada mutawif ataupun pembimbingnya kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya kita punya KT 89 ni akan dibawa dengan 8 bas kan, daripada bermula di Jeddah sehinggalah kalau boleh kita nak atur ni sejak daripada Movenpick lagi sampai je tuan-tuan di Movenpick kita dah aturkan ikut susunan bas ni B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 sehinggalah di Jeddah nanti kan. Begitu juga di sana nanti masa kita nak tukun umrah kan, dan pergerakan kita di Masyair nanti kan, pergerakan kita ziarah dan seterusnya. Jadi tuan-tuan kena maklum masing-masing dalam kelompok bas yang mana. Okay, macam mana tuan-tuan nak tahu? Yang pertama grup kita tu lah kan. Grup kita tu grup apa? B1, B2. Okey, nak tahu lagi kita ni dalam B1 ataupun B2, tuan-tuan tengok dekat name tag tuan-tuan, dia ada kod dekat bawah tu, nombor bas ataupun kumpulan bas, kod bas kita B1 ataupun B2. Ini penting untuk nanti kita punya aturan bila kita nak bergerak kan, sebab kita ramai jadi kita kena buat numbering macam tu supaya teratur jemaah ikut bas yang diatur ataupun disusun untuk kita. Baik, seterusnya kumpulan yang tuan-tuan perlu tahu juga adalah kumpulan maktab kita. Kan? Yang tak PMN maksudnya dia maktab 81. Maktab 81. Maknanya urusan masyair kita akan diuruskan oleh maktab 81. Saya dimaklumkan, saya tengok jemaah-jemaah lain yang dah sampai, disambut oleh maktab mereka masing-masing dan terus diberikan kalung, kalung maktab 81. Jadi kalau rezeki kita pun akan dapat lah. Itu salah satu tagging yang tuan-tuan akan dapat nanti. Kan? Iaitulah nombor maktab kita, maktab 81. Dan kita pula di dalam maktab 81 akan dikelompokkan dengan PJH-PJH yang lain. Tak silap saya ada dalam 18-17 PJH yang akan bersama-sama dalam maktab 81 tu nanti. Okey. Yang kedua yang mana upgrade kepada PMN, maktab dia adalah maktab 112. Maktab 112. Dia pun sepatutnya nanti akan dapat kad lah maktab 112. Okey. Kedudukan ataupun tempat maktab kita, maktab 81 di kemah perkemahan Muaisim. Perkemahan bersama dengan jemaah tabung haji yang lain, yang muasasah. Di tempat yang sama. Cuma kita dikhaskan di dalam maktab 81 untuk PJH. Dan sebahagian PJH lagi dalam maktab 82. Okey, manakala PMN pula di tempatnya dinamakan Majral Al-Kabs. Majral Al-Kabs ni nama tempat. Tapi nombor maktab 112. Jadi benda ni penting juga. Tuan-tuan kena tahu, KT settle adalah kelompok terbang kita. Bas adalah kelompok bas kita. Kemudian perkemahan maktab 81 bagi yang di Muaisim dan maktab 112 bagi yang di Majral Al-Kabs. Okey. Jadi nanti pergerakan masyair kita nanti akan ikut maktab. Siapa yang maktab 81 dia akan naik bas ke maktab 81. Siapa yang maktab 112 dia akan naik bas ke maktab 112. Itu yang saya nak fahamkan kepada tuan-tuan berkaitan dengan pembahagian kumpulan jemaah haji kita. Baik. Seterusnya tuan-tuan, ini panduan untuk melapor diri di Movenpick nanti. Dan soalan yang saya paling kerap terima adalah berapa kilo check-in bagasi. Berapa kilo check-in bagasi ni soalan yang paling famous lah. Baik. Soalan yang paling famous sekali adalah
berapa kilo check-in bagasi. Betul, kita pergi dengan penerbangan Saudiah, kan, SV, yang mana pernah pergi umrah, travel, dia tahulah 23 kilogram kali 2. Tapi itu untuk flight komersial. Flight kita ni walaupun Saudiah, tapi chartered by tabung haji, dan tabung haji tetapkan. Dia standardkan MH ke, SV ke, 30 kilogram untuk seorang. Dan maksimal 2 bagasi sahaja. Maksudnya sama ada dia nak buat satu beg terus 30, ataupun dia nak pecahkan 15-15, ataupun 20-10, terpulang kepada tuan-tuan. Yang penting tak lebih daripada 2 bagasi. Ataupun 2 pack lah. Kalau kita dah jadikan satu tu bag yang besar, kita dah masuk. Kemudian ada barang-barang yang kita wrap, kursi lah apa semua tu, dia akan jadi pieces yang kedua. Dia tak boleh lebih daripada tu. Okey, tuan-tuan nak bawa apa pun terpulang lah. Nak bawa lesung batu ke, nak bawa apa saja. Selagi tak melanggar barang yang dilarang ni, bawa lah. Yang penting tak lebih daripada 30 kilo yang ditetapkan. Dan untuk per person, untuk seorang. Jadi dia tak boleh gabung. Nak gabung, nak jadikan apa tu, lebih daripada 30 kilogram, tak boleh juga. Dia akan kira seorang per orang. Dia akan jadikan per orang. Begitu juga dengan hand carry. Hand carry yang ditetapkan 7 kilo, jadi patuhi had yang ditetapkan supaya kita punya perjalanan lancar. Sebab grup sebelum ni dah ada yang kena keluarkan barang-barang. Sebab apa, lebih daripada had yang ditetapkan. Jadi saya harap tuan-tuan dapat patuhi dan ikut ketetapan yang telah ditetapkan. Okey, satu lagi perkara yang penting juga yang diingatkan oleh pihak tabung haji berkali-kali berkaitan dengan barang-barang peralatan yang ada bateri. Jadi tuan-tuan tolong bawa, termasuklah kita punya receiver tu nanti, kan, bawa dalam hand carry. Kan? Apa lagi? Bateri yang melibatkan bateri ni, kita punya kipas tu pun, kan, tuan-tuan bawa dalam hand carry. Power bank, kan, tak lebih daripada 20,000 dia punya tu. Had dia tu bawa dalam hand carry. Semua yang berbateri dalam hand carry. Kalau siapa yang bawa laptop ke apa semua tu dalam hand carry. Okey. Okey, nanti nak melapor diri apa yang perlu dibawa, surat jadual penerbangan nak dapatkan daripada TH Jari tu. T-Jari yang kita punya apps tu, tuan-tuan sama ada nak download soft copy ataupun tuan-tuan nak print hard copy, boleh. Dan juga kad pengenalan. Ni untuk lapor diri, dia nak tengok pengenalan kita dan juga jadual penerbangan tu, adakah betul kita punya penerbangan tu pada waktu tersebut. Jadi dua-dua ni penting. Kad pengenalan dia nak pakai kat situ je. Tuan-tuan tak bawa kat sana, lepas tu nak kirim anak bawa balik pun tak apa. Sebab dia perlu dekat masa nak melapor diri je. Lepas tu tuan-tuan dah boleh serah. Ataupun tuan-tuan nak bawa pun terpulang lah. Tak ada diperlukan dah selepas tu. Sebab kita akan pakai pasport. Okey. Macam biasalah, barang-barang yang dilarang, elakkan. Barang yang tajam, senjata api, cecair dan sebagainya tu, seperti biasalah bila kita nak menaiki pesawat, benda tu termasuk dalam larangan untuk dibawa dalam pesawat. Okey, proses melapor diri. Saya bagi secara sepintas lalu dulu, kemudian kita akan tengok dia punya gambaran kat mana kedudukan tempat-tempat yang kita akan lalui nanti. Okey, yang pertama, tempat yang kalau tuan-tuan familiar dengan Movenpick tu, dia ada satu roundabout tu, yang mana kita akan dropkan bagasi tuan-tuan jemaah di situ. Okey, sebaiknya kalau tuan-tuan boleh datang tu dengan anak ke, siapa-siapa yang boleh hantarkan kita, kan. Jadi kita tak kelang kabut nak pergi parking kereta, lepas tu nak turunkan barang jauh apa semua. Sebaiknya kalau ada orang yang boleh, sanak saudara kita yang boleh hantarkan kita. Jadi bila kita di apa tu drop point tu, kita hanya turunkan barang kita. Kan, kita punya kru Amani akan bantu di situ, akan assist tuan-tuan untuk bagasi tuan-tuan bersama dengan mereka ke tempat pengumpulan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan ada pengumuman yang pertama, yang mana tuan-tuan akan masuk dan ambil gelang besi tu dan juga tag tabung haji. Tag tabung haji yang mana saya taklimatkan dalam taklimat perjalanan haji masa kursus lepas, tuan-tuan akan dapat barang. Kan? Tak ada sling bag daripada tabung haji besi dan name tag. Kalau yang dapat beg apa semua tu pada cawangan, fahamkan tak semua juga cawangan yang dapat. Kaunter lapor diri. Kelengkapan hanyalah gelang besi dan juga apa tadi? Name tag.
Dua. Kemudian ada tagging untuk tuan-tuan punya bagasi. Dia panggil RFID punya tagging daripada Ukala. Benda tu pun akan diberikan dan ditagkan pada beg tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya dia ada panggilan kedua. Yang mana panggilan kedua ni adalah 6 jam sebelum pelepasan, yang mana ketika itu tuan-tuan dah kena masuk dan akan terus masuk ke dalam. Okey, panggilan pertama tadi kita masuk tapi kita keluar balik. Kita keluar balik tu masih boleh jumpa dengan anak beranak kita, saudara kita yang hantar kita, masih kita boleh berjumpa lagi. Tapi panggilan yang kedua 6 jam sebelum, kan, waktu lapor diri tadi, kita akan masuk dan masa tu kita akan terus masuk ke dalam untuk proses ambil pasport dan juga boarding pass. Dan tuan akan imbas bagasi, lalukan beg dalam apa tu, di X-ray tu. Kemudian timbang beg. Ni macam kaunter di airport. Tuan-tuan akan timbang beg dan akan ditagkan beg tersebut dengan tagging airline. Kemudian tuan-tuan akan masuk ke dalam dewan untuk diberikan taklimat akhir pelepasan dan juga akan dibuat lagi ulang kaji tentang manasik haji. Kemudian dalam tu juga proses yang tuan-tuan belum selesaikan My Border Pass tu kan akan diuruskan di situ, kan, sampai masa yang ditetapkan. Dan juga akan disediakan makanan, kan, sebab kita akan begitu akan kena dengan waktu makan tengah hari. Jadi akan disediakan secara pack food lah. Saya difahamkan kalau penerbangan Saudi Airlines dia akan makan di Movenpick. Maksudnya kita akan makan dalam dewan tu. Kemudian sampai masa kita akan menaiki bas dan terus ke terminal KLIA. Tuan-tuan tak akan lalu daripada tempat yang biasa kalau kita travel tu. Dia akan terus bawa, kan, masuk ke dalam airport tu, terus ke dia punya balai pelepasan tu terus, kan. Akan terus ke dalam dan menaiki pesawat daripada KLIA. Okey. Ini gambaran yang dibuat oleh kita punya tim operasi Haji Tanah Air, kota kita. Ni roundabout Movenpick. Ini adalah roundabout Movenpick. Di sinilah tuan-tuan akan diturunkan, kan. Diturunkan bagasi. Tuan-tuan akan turun di sini. Kemudian kita punya usher akan bantu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena dengan beg masing-masing. Kena dengan beg masing-masing sebab kita nak pastikan tuan-tuan tahu beg tuan-tuan tu berada di mana nanti. Jangan tuan-tuan drop beg, lepas tu tuan-tuan pergi dengan family masing-masing, tak tahu beg tu akhirnya dibawa ke mana. Okey, tujuan kita tuan-tuan turun dengan bagasi masing-masing. Adik-adik usher kita akan bantu untuk bawa tuan-tuan ke tempat pengumpulan bagasi di Anjung Tinjau ni. Okey, di sini akan ada unit sambut dan juga rekod. Mutawif-mutawif kita pun akan bantu dan berada di sini. Dia akan ada di bas masing-masing lah. Maknanya kita dah start grouping ikut bas kita bermula daripada Movenpick lagi. Kan, ada nanti kita akan buat signage sikit. Okey, bag untuk grup B1 dia akan kumpul di sini. B2 di sini, bag B3, B4, B5 dan seterusnya sampailah B8. Bas, maksudnya inilah bas berkelompok bas kita ni. Okey, dan ada unit record yang akan merekodkan tuan-tuan punya bag berapa. Okey, satu ke, dua ke, berapa dia akan pastikan. Jadi kita akan tahu dalam kereta kita nanti berapakah jumlah bagasi kita. Jadi kalau ada kecicilan apa semua kita tahu. Dan kita nak trace segera tuan-tuan punya bagasi. Okey, ini adalah tempat pengumpulan bagasi. Tempat untuk tuan-tuan bertemu dengan ahli keluarga apa semua, nak berkumpul, nak bersalam-salaman apa semua. Yang terakhir adalah di sini, di Anjung Tinjau ni. Okey, di Anjung Tinjau ni. Okey, dia akan panggil panggilan yang pertama untuk kita ambil kelengkapan. Tuan-tuan akan masuk, ambil kelengkapan dan keluar semula. Kan? Boleh jumpa dengan family balik, sambung-sambung balik. Kan? Apa semua. Kemudian panggilan yang tadi panggilan pertama, panggilan kedua yang kita akan ambil balik bagasi masing-masing di tempat pengumpulan bagasi tuan-tuan ni dan akan masuk satu persatu ikut, kalau boleh ikut kita punya susunan bas ni lah. B1 dulu masuk, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Tuan-tuan akan masuk. Masuk yang kedua ni, masuk lagi dalam. Tuan-tuan akan mula masuk ke foyer. Foyer di Movenpick tu. Okey, masuk di situ. Tuan-tuan akan stop sekejap di zone 2 ni. Okey, drop bagasi.
Tuan-tuan letak ni, tak masuk lagi X-ray ni, tuan-tuan kena ke kaunter ni, PMA, pasport Malaysia antarabangsa ni. Okey, pasport Malaysia antarabangsa ni, tuan-tuan akan pergi kat sini untuk ambil pasport masing-masing. Ambil pasport boarding pass masing-masing, dah dapat tu barulah kita akan melintasi ni. X-ray ni kita akan X-ray masing-masing punya bag. Seterusnya kita akan bawa bagasi untuk check in bagasi di kaunter yang seterusnya. Jadi step dia macam tu. Okey, step dia macam tu. Lepas tuan-tuan selesai check in bagasi, tuan-tuan akan masuk ke dalam dewan untuk sesi taklimat, makan dan ulang kaji manasik haji, dan seterusnya akan menaiki bas ke KLIA. Okey, ini tempat turunkan jemaah. Kalau tuan-tuan yang familiar dengan Movenpick, tuan-tuan tengok di depan tu bangunan hotel Movenpick lah. Ada juga saya difahamkan ada jemaah yang memang dah berada di Movenpick, maksudnya dia dah menginap di situ. Jadi diturunkan je lah bagasi tu, kemudian bawa sampai ke Borang Nobak ni untuk kita mulakan pengumpulan bagasi. Okey, kalau yang lain-lain yang datang dengan anak apa semua kan, dia drop kat sini. Lepas tu kalau nak parking yang free sebenarnya dalam tempoh 15 minit. Kalau dia drop dan dia keluar, free je. Kalau tuan-tuan nak parking kat hotel Movenpick apa semua, dia ada charge je, tak silap saya, per entry RM5 kan. Kalau tuan-tuan nak parking free, drop sini kurang daripada 15 minit, kalau keluar balik dia tak dikenakan charge. Kemudian boleh parking dekat di sebelah tu masjid KLIA kan. Masjid KLIA di sebelah tu. Jadi di situ boleh parking percuma dan berjalanlah masuk ke kawasan Movenpick. Ini kalau boleh anak ke abang adik kita yang tolong dropkan kita, kemudian dia parking, kemudian dia datang ke situlah. Okey, seterusnya. Ini pintu masuk Pintu masuk yang tuan-tuan akan masuk nanti. Tuan-tuan akan masuk nanti. Yang pertama, announcement yang pertama, tuan-tuan akan masuk ni, kaunter lapor diri untuk ambil kelengkapan. Kan, lepas ambil kelengkapan boleh keluar balik, boleh jumpa balik adik-beradik, sanak saudara kawasan ni, kawasan Anjung Tinjau ni. Ini sebenarnya gambaran tak ramai ni. Sebenarnya kawasan ni akan penuh dengan orang. Penuh kan, kita saja dah 300 kan. Kalau seorang-seorang tu 5 orang datang, kalilah. Maksudnya berapa ramai orang akan berada di sini nanti. Kemudian panggilan yang kedua, masing-masing dengan bagasi akan masuk dan melalui laluan daftar masuk ataupun check-in. Yang ni masuk yang kedua ni, dia akan terus masuk ke dalam dewan. Maksudnya kita dah terus salam-salaman dengan adik-beradik, saudara, anak-anak kita lah, terus masuk ke dalam dan tak keluar dah lepas tu. Kan? Kita akan terus ke dalam dewan, naik bas dan terus ke KLIA. Okey. Ni gambaran lain lah untuk laluan masuk. Laluan masuk, satu laluan lapor diri untuk ambil kelengkapan, satu lagi untuk kita terus masuk check-in di dalam dewan. Okey, ini gambaran. Cuma gambaran ni sebenarnya kawasan ni ada apa, nanti ada X-ray tu. Tuan-tuan akan masuk ni, dah masuk foyer ni yang saya kata tadi, masuk foyer, tuan-tuan akan ambil pasport. Lepas ambil pasport akan X-ray bagasi. Lepas bagasi, drop bagasi dekat kaunter check-in. Kemudian masuk ke dalam dewan. Ini gambaran yang terkini lah bila kita masuk ni, laluan ni, kita masuk pintu foyer, tuan-tuan akan ke kiri, ambil pasport antarabangsa, ambil boarding pass. Kemudian beg-beg kita akan kita X-ray di sini, kemudian seterusnya akan check in bagasi dekat kaunter yang seterusnya, dan selepas check in bagasi, kat situlah yang dia akan timbang apa semua tu, dekat check in kita tu. Kemudian tuan-tuan akan masuk ke dalam dewan untuk sesi taklimat. Okey, seperti mana yang dimaklumkan kepada tuan-tuan maklumat penerbangan tuan-tuan dan puan-puan adalah KT 89B. Jadi kita punya grup KT 89B ni berjumlah 857 orang. Mana flight ni kita sahaja. Cabaran dia adalah kita sajalah dan grup yang ramai. Itu cabaran. Tapi tuan-tuan kalau bagi semua, insya-Allah semuanya akan dipermudahkan oleh Allah SWT. SV 5835 Kuala Lumpur ke Jeddah, pelepasan kita adalah pada jam 5.35 petang hari Selasa. Okey. Untungnya grup ni, sebab kita punya flight semua kita sahaja kan. Jadi pembimbing pun ataupun pengiring tuan-tuan pun akan ada ramai. Dalam flight ni saja ada 8 orang pembimbing mutawif kita akan ada situ. Ustaz Badrul, Ustaz Taufik,
Ustaz Abdul, Ustaz Masri, Dr. Sanusi, Haji Anas, Ustaz Khairul dan juga Ustaz Kamil akan bersama dengan tuan-tuan sepanjang penerbangan. InsyaAllah mereka ni akan bantulah nanti dalam flight nanti untuk ingatkan tentang pakaian ihram nanti. Maksudnya sebelum kita melintasi miqat, mereka dah ingatkan tuan-tuan. Okey, kita akan lintas miqat nanti walaupun dalam penerbangan tu flight attendants tu akan ingatkan juga, tapi mutawif kita ni kan juga akan mainkan peranan untuk bantu dan ingatkan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Bila kita melintasi miqat nanti akan diingatkan tentang niat kan, talbiyah. Sehinggalah tuan-tuan sampai di Jeddah nanti. Okey. Waktu untuk para jemaah tiba dia ada waktu tiba, waktu lapor diri dan waktu berlepas. Okey. Waktu untuk jemaah tiba adalah pada jam 9.35 pagi. Walaupun penerbangan kita petang, kita minta jemaah sampai lebih awal. Sebab apa? Supaya kita dapat atur kan. Kan ada barang-barang yang nak tukar, ada barang-barang yang tuan-tuan tak dapat, apa semua. Masa itulah kita nak atur kan untuk tuan-tuan selesaikan urusan tu. Dan masa tu juga tuan-tuan nak tunggu family apa semua. Ada yang daripada Puchong ke, daripada tempat-tempat lain Shah Alam ke, dijanji tu nak jumpa di Movenpick. Masa itulah tuan-tuan nak jumpa. Kalau tuan-tuan datang on time betul-betul 11.35 waktu lapor diri tu, dia akan terus panggil kita masuk ke dalam. Jadi nak jumpa siapa pun tak sempat dah. Kita nak atur apa-apa pun dah tak sempat. Jadi sebab tu kita minta tuan-tuan datang lebih awal, 2 jam sebelum waktu lapor diri. Okey. Kemudian panggilan pertama untuk ambil barang-barang tuan-tuan. Kemudian panggilan yang kedua adalah pada jam 11.35. 11.35 inilah waktu kita dipanggil untuk masuk daftar masuk untuk check in apa semua. 11.35 ni last lah. Dah tak ada dah jumpa dengan family, lepas tu terus masuk ke dalam. Okay, sebab tu datang lebih awal, jadi kita boleh atur untuk bertemu dengan keluarga sebelum daripada 11.35 pagi. Okey. Jadi seterusnya lepas tuan-tuan check in semua urusan di dalam. Keluarga pun dah boleh balik dah. Tak boleh jumpa dah lepas tu. Sebab dia akan terus naik bas daripada pintu belakang, daripada Movenpick Convention Center tu, kemudian terus dibawa ke KLIA. Okey. Baik, penerbangan 17.35 ni 5 petang. 5.35 petang dan dijangka sampai pada jam 9 suku malam. Waktu Arab Saudi. Okey. Baik tuan-tuan Sekejap saya nak tunjukkan tentang barang yang dicadangkan untuk tuan-tuan bawa. Barang yang dicadangkan untuk tuan-tuan bawa dalam hand carry. Okey. Seperti yang saya maklumkan tadi, bagasi tuan-tuan akan ditagkan dengan tag-tag kita tu lah. Tag-tag yang kita dah tunjuk macam mana cara nak pasang tu. Dia sebenarnya lebih banyak kita tag ataupun kita tandakan beg kita tu lagi bagus. Sebab kita senang nak kenal. Kalau hilang ke apa kita senang nak trace. Kalau nak bezakan di antara satu sama lain. Kalau tercabut satu ada lagi dua contohnya. Jadi memang tag ni penting untuk kita tandakan. Satu nak kenal. Satu lagi kalau kata tercabut satu ada lagi dua tanda back to back kita. Sebab beg tuan-tuan pun beg yang sama semua kan. Jadi nak kenal tu kena ada tanda masing-masing lah. Okey. Beg ni bila check in, bila tuan-tuan check in, dia akan terus masuk dan tuan-tuan hanya akan terima beg tu nanti di Aziziyah, di Al-Alaq. Dia turun daripada pesawat pun nanti di Terminal Haji Jeddah, tuan-tuan tak akan ambil beg masing-masing. Satu kelebihan tuan-tuan, kita dah lepas immigration kan. Mekah Road, tuan-tuan dah lepas immigration. Immigration Saudi, bukan immigration Malaysia sahaja. Immigration Saudi. Jadi sampai di Jeddah nanti, tuan-tuan dah turun dan tak payah dah lalu immigration. Tak payah dah beratur untuk cop masing-masing punya pasport. Sebab benda tu semua diuruskan daripada Malaysia lagi. Itu kelebihan dia. Yang kedua, bagasi tuan-tuan tak perlu pick up seorang-seorang kan. Di terminal haji dia akan uruskan terus. Terus dia akan bawa di tahun ni grup kita, dia akan terus hantar ke tempat penginapan kita. Cuma cepat lambat itulah. Jadi supaya kita ada bekalan. Sebab tu hand carry ni saya cadang hand carry dan juga tuan-tuan punya sling bag tu. Yang pertama dokumen yang perlu ada pasport lah, pasport yang kita akan dapat nanti. Salinan visa haji memang ada dalam pasport tu. Yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan boleh buat satu salinan lagi. Kan? Satu salinan lagi tu yang kita cadangkan tuan-tuan snapshot daripada website
Mofa tu yang kita tunjuk dalam grup tu, macam mana step dia nak dapatkan. Ataupun kalau tuan-tuan boleh print tu pun bagus juga. Ni in case kan, sebab bila sampai sana pasport kita kena serahkan. Pasport dah tak ada dengan kita. Jadi nak tahu kita ni adalah jemaah haji, apa dia bukti dia? Visa. Apa lagi bukti dia? Nusuk kita. Kan? Apa lagi bukti dia? Kad apa tu? Kad kita punya kad nusuk tu lah, kad fizikal nusuk. Jadi kad nusuk tu kalau kita boleh dapatkan awal, alhamdulillah. Kalau kata kita tak dapat awal, kita ada backup kita punya dokumen. Menunjukkan kita punya identiti kita sebagai jemaah haji. Kan? Kita usahakan untuk dapatkan nusuk, tapi saya tak pasti adakah benda tu boleh dapat seawal kita tiba. Jadi kita dah siap-siap dengan kita punya backup kita. Okey? Kad perkenalan dan surat penerbangan tadi tu untuk lapor diri. Kemudian benda yang penting juga, tolong jangan lupa dan jangan hilangkan receiver Amani. Benda tu akan bantu kita untuk guide tuan-tuan punya umrah nanti. Kan nanti kita nak pergi melontar, kan kita masa ziarah nanti, kita nak buat sesi-sesi kuliah kita apa semua, yang tempat yang ramai. Jadi kita punya panduan ataupun kita punya bantuan kita adalah melalui receiver ni. Jadi tolong bawa yang ni pun bawa dalam sling bag tuan-tuan. Okey? Kad pengenalan. Kad pengenalan ni tuan-tuan akan dapat beberapa kad pengenalan. Okey, satu kad ID Amani, tolong bawa. Yang ni pun jangan lupa. Dekat situ ada maklumat pasport tuan-tuan. Kemudian ada maklumat penginapan tuan-tuan. Ada maklumat kumpulan bas tuan-tuan. Banyak maklumat dekat situ. Walaupun nak jadikan itu sebagai identiti kita adalah jemaah haji, memang tak lakulah. Dia nak pakai kad nusuk saja. Tapi ada maklumat-maklumat penting dekat situ. Kan? Maklumat tadi, kelompok bas kita, nombor pasport pun ada kat situ. Dekat belakang ada maklumat penerbangan. Mungkin ada maklumat kita punya mutawif, kita punya petugas kita kat situ juga. Jadi emergency memang sangat-sangat kad tu sangat-sangat diperlukan. Okey, kemudian tuan-tuan akan dapat kad tabung haji. Kad tabung haji pun ada fungsi dia. Okey. Kad tabung haji tu kena pakai juga sebab bila kita nak gunakan fasiliti tabung haji, contohnya klinik dia, perubatan dia, kita kena ada identiti kita sebagai jemaah haji Malaysia, tabung haji. Jadi benda tu perlu juga kita pakai. Nanti sampai sana kalau kata dapat pula kad kad maktab kita pun kita kena pakai juga. Jadi satu masa empat lanyard sekali kita kita pakai. Okey, itu sampai haji je. Lepas haji mungkin dah boleh kurangkan lah. Maktabnya kita dah tak pakai dah selepas daripada tu. Kan? Mungkin lebih kepada kad Amani ataupun kad tabung haji lah. Okey, Ibn Nusuk pun dia dah tak kuat kuasakan dah. Lepas haji saja, lepas Arafah saja dah tak ada dah. Dah tak ada dah semua apa tu sekatan-sekatan apa semua ni, biasanya dia dah tak ada dah. Sebab apa nak sekat apa lagi, orang dah tak buat haji, orang dah terlepas dah haji. Dah tak boleh dah. Arafah tu last lah. Okey. Okey, duit rial yang secukupnya. Okey, kita tak galakkan tuan-tuan bawa terlalu banyak cash kan, berpuluh-puluh ribu apa semua tu, sebab ialah dia risiko untuk kehilangan tu. Bawa maksimum saya rasa 1,000 kot kan, 1,000. Nak belanja kat sana, kalau nak beli SIM card ke, nak beli barang-barang dekat kedai runcit dekat-dekat ke apa semua, dan kalau rasa perlu nanti barulah keluarkan daripada ATM di sana. Tapi dengan syarat tuan-tuan kena activate siap-siap pengeluaran di luar negara, baru dia boleh dikeluarkan duit tersebut. Okey, kad debit, kad kredit jika perlu, dan kad kredit, kad debit juga boleh digunakan untuk pembayaran di sana. Maknanya kita touch macam kat sini kan, touch pada terminal dia dan kita boleh buat bayaran. Cuma kalau kad debit dia perlu pengaktifan untuk luar negara. Buku panduan, buku doa, ini semua barang-barang yang tuan-tuan boleh masukkan dalam sling bag. Kedua, keperluan pakaian. Okey, kita nak supaya hand carry ni at least dia boleh tahan dalam 24 jam, 48 jam. Sebab bag tu, kita takut bag tu satu sampai lambat. Okey. Dan yang kedua, kalau kata ada di kalangan banyak-banyak apa tu, bag tu ada satu dua yang tercicir. Jadi at least tuan-tuan adalah bekalan dulu. Mana selesai umrah ada pakaian nak tukar dulu. Lepas tu kita usahakanlah kita buat report, lepas tu kita cari bag tu lah. Ataupun tuan-tuan nak pergi beli satu dua jubah dulu, dah ada pakaian yang kita boleh tukar. Sebab tu kita cadangkan bawa satu set kain ihram kan, dengan kelengkapan dia. Kemudian satu t-shirt kan, ataupun jubah lah untuk lelaki kan. T-shirt biasa pagoda dalam, kemudian seluar apa tu, seluar jubah tu warna putih, kemudian satu jubah ataupun baju Melayu yang tuan-tuan boleh pakai. At least satu set ataupun satu persalinan lah. Untuk kalau katalah beg kita tak sampai lagi, kita boleh tukar dulu pakaian kita. Tuala kecil pun
Saya cadang bawa juga. Tuala kecil at least kita boleh lap-lap. Kalau kata kita punya bilik tiba-tiba pula tak cukup tuala ke apa semua, kita tak perlu tunggu, kita ada. Untuk sekadar kita basah-basah dan lap tu kita ada tuala. Untuk perempuan pun begitu juga. Okey, untuk kita akan keluarkan, dia bukanlah dress code sangat. Kita punya cadangan pakaian kita masa kita lapor diri. Kita sebenarnya cadangkan untuk lelaki, sama ada dia pakai di bawah dia kain ihram, kalau dia nak pakai siap-siap dengan kurta amani. Okey, lelaki tak ada isu sangat. Perempuan, kita cadangkan sebenarnya pakai telekung yang boleh masuk tangan tu, kan? Tapi bergantung kepada keselesaan masing-masing. Kan, kalau tuan-tuan rasa okey, mudah apa semua, then okey. Kalau tuan-tuan rasa susah apa semua, pakailah pakaian yang selesa, yang sesuai, kan? Kalau dapat color yang lebih kurang tema yang sama, senanglah. Maksudnya kita kita nampak tu seragam dan cantik lah. Tapi kalau tak dapat pun terpulang. Yang penting selesa dan sesuai untuk tuan-tuan punya perjalanan. Okey, itu satu. Tapi bila sampai nanti kita nak buat umrah, saya nak cadangkan tuan-tuan, kan? Perempuan lah, ibu-ibu, untuk telekung SK tu, kan? Kita gunakan untuk umrah. Okey. Ini satu salah faham. Semalam saya buat taklimat. Sebelum ni pun dalam sesi-sesi umrah, kita punya kursus dan sebagainya, jemaah dia terkeliru, kan? Dia salah ataupun dia salah faham. Diingat kalau kita dah dengan pakaian tu kita berihram. Contoh kita pakai telekung apa tadi tu, telekung yang masuk lengan tu, kita niat, masa kita niat dengan pakaian tersebut, kita sampai sana pun kita kena selesaikan umrah dengan pakaian tersebut juga. Kita tak boleh tukar, kan? Dia rasa macam bila kita lucutkan tu, dia terlucut sekali dengan kita punya niat sekali. Sebenarnya tak macam tu. Maksudnya tuan-tuan bila sampai sana nanti, tuan-tuan boleh saja tukar salinan yang baru, kan? Orang lelaki pun boleh tukar ke ihram yang baru sekiranya kotor ke, terkena minyak ke apa semua, dia boleh tukar. Untuk orang perempuan pun dia boleh tukar telekung yang baru. Jadi bila boleh tukar telekung yang baru, kita cadangkan untuk telekung SK tu kita pakai masa umrah. At least kita pergi umrah tu, ustaz-ustaz kita senang cam. Ini grup kita. Jadi senang. Kita tawaf tu nanti satu kumpulan, kita sa'i pun nanti satu kumpulan, dan kita selesai sekali dan kita pulang bersama. Okey? Baik, satu set jubah ini cerita kalau dah selesai apa semua, tuan-tuan nak tukar, ada satu persalinan pakaian lah. Satu tudung, sarung tangan, stokin dan sebagainya, pakaian dalam yang bersih. Ini yang saya kata tadilah. Maksudnya sekiranya beg kita tu tak sampai, ataupun daripada banyak-banyak ada satu dua beg yang tercicir, jadi tuan-tuan ada pakaian untuk pakai dalam tempoh masa sehari dua. Okey. Kemudian alat kebersihan diri lah. Bawalah berus gigi yang kecil-kecil lah, yang untuk travelling punya pack. Bukanlah perlu bawa yang besar. Yang besar ni kita tak boleh bawa cecair dalam penerbangan, tapi at least ada sikit-sikit lah yang kita boleh bawa. In case kalau kita sampai tu kita nak gosok gigi dulu, kan? Jadi benda tu kita dah ada dalam hand carry kita. Okey, ubat-ubatan peribadi, kan? Ubat-ubatan peribadi ni lebih kepada kalau tuan-tuan memang makan ubat tu janganlah semua dimasukkan dalam bagasi yang besar. Sebab saya sebut tadilah, boleh jadi bagasi tu sampai lambat. Boleh jadi bagasi tu tercicir daripada banyak-banyak, kita punya pula yang tercicir, dan kita punya ubat semua dalam tu. Jadi tuan-tuan memang kena makan ubat ikut jadual apa semua, dia akan mengganggu lah. Dia akan mengganggu tuan-tuan punya jadual makan ubat tu. Jadi ubat ni at least ada juga bekalan yang kita bawa dalam hand carry kita. Kalau tak semua pun. Okey, keperluan lain yang tuan-tuan rasakan perlu untuk kasut tawaf wanita, untuk selipar tawaf lelaki, kan? Untuk beg kasut tu saya rasa sangat penting. Beg kasut nak pergi umrah memang kena bawa beg kasut tu. Tuan-tuan boleh letak barang di atas, kasut di bawah. Okay? Water spray juga untuk mudah kita berwuduk. Okay, telefon bimbit, power bank apa semua. Earphone memang kita dah bekalkan dengan kita punya receiver. Ataupun sebenarnya tuan-tuan, kalau ada earphone yang lain pun boleh digunakan untuk receiver tu. Dia bukan kena pakai earphone yang kita bekalkan tu. Ia sahaja. Tapi earphone lain pun boleh digunakan. Sebab earphone tu dia kena selit dekat telinga, kan. Tuan-tuan kata nak pakai earphone yang biasa pun boleh juga. Sebab dia punya soket tu rasanya dia standard. Pen dan buku nota dan juga kipas mini Amani. Ini cadangan kita lah untuk hand carry yang tuan-tuan akan bawa dalam flight, dan tuan-tuan akan turun nanti di Jeddah dengan beg ni lah. Inilah bekalan kita yang kita akan bawa dulu sampailah ke Aziziyah nanti. Beg kita akan dibawa dengan lori. Dia akan uruskan oleh dia punya pihak yang akan menguruskan bagasi. Dia tak akan dengan kita sekali dalam bas tu. Jadi tuan-tuan kena ada bekalan lah.
sebelum ataupun semasa sampai di Aziah, at least kita boleh dulu untuk kegunaan kita semasa. Okey, seterusnya sekali lagi diingatkan, check in bagasi 30 kilo saja. Tuan-tuan tanyalah berapa kali pun dia tetap 30 kilo. Dia tak ada, kalau kita tanya dah lebih 10 kali, dia akan bertambah jadi 35 kilo ke 40 kilo, dia tak akan bertambah. Dia akan 30 kilo juga. Maksima 2 beg dan juga hand carry 7 kilo. Dan semua barang-barang berbateri, kan, alat-alat bateri yang berbateri semua mesti dalam hand carry. Semua mesti dalam hand carry. Okay, hand carry boleh satu yang bag yang kita bagi tu, kan. Kita bagi bag yang bag apa? Bag untuk masyair tu, kan. Bag yang trolley bag tu. Tuan-tuan boleh gunakan yang tu. Dan juga sling bag. Sling bag biasa tak kira lah. Kan? Sling bag dan juga bag-bag tarik kita tu lah. Bag besar kita akan check in di kargo. Okey. Baik, seterusnya. Kalau ada soalan, dipersilakan. Ataupun saya serah dulu pada Ustaz Masri. Baik, terima kasih Ustaz Wan. Saya ingat Ustaz Wan teruskan je lah untuk sesi soal jawab. Saya serah kembali Baik, Ustaz Wan. saya tengok soalan di chat. Saya tengok soalan di chat. Ustaz, boleh kita pakai backpack dengan handbag tu kira 2 pieces hand carry atau handbag itu tak dikira? Okey, saya dah jawab tadi, boleh. Boleh, maksudnya kalau kita punya satu trolley bag kita, satu lagi kita punya dia panggil sling bag tu. Itu tak, itu boleh lah. Itu lepas lah, dua tu. Okey. Kita boleh guna beg kasut sebagai backpack dan tambah hand carry mesti dalam 7 kilo. Okey, kalau backpack tu yang beg kasut tu saya rasa okey kot, sebab backpack kasut yang kita bagi tu dia tak terlalu besar. Jadi kita boleh pakai tu dan juga satu hand carry 7 kilo. InsyaAllah boleh. Eh? Ustaz, boleh atau terlebih daripada 30? Jangan ambil risiko lah. Jangan ambil risiko, sebab kalau terlebih, yelah, kaunter ni kadang-kadang dia okey terlebih sikit dilepaskan sahaja, tapi hari tu kita kena memang dikeluarkan. Dikeluarkan. Saya kata kan, dikeluarkan. Masa tu apa yang dia rasa tak penting, dikeluarkan 3 in 1 punya. Kan? Jadi 3 in 1 tu pun kita bagi pada staff kita, bawa balik ke office, dapatlah kami minum. Ustaz, masa kursus hari itu ada di mana kursi healing perlu diletakkan dalam hand carry dan wrap dengan plastik. Tuan-tuan, punya kalau kursi ni kalau boleh masuk bag, settle masalah. Kalau tuan-tuan tak boleh masuk bag, tuan-tuan kena wrap dan check in sekali. Ataupun kalau tuan-tuan nak bawa hand carry, saya tak rasa boleh hand carry. Sebab tuan-tuan pun dah bawa bag yang tu dah, lepas tu nak hand carry lagi. Wrap dan check in sekali. Kursi healing ni saya kata itu dia option. Sebab nanti di masyair memang kita akan banyak duduk. Jadi untuk lebih selesa boleh bawa. Dekat sana pun saya tak nampak sangat kursi tu dijual. Kalau ada banyak jual kat sana, maksudnya di Mekah lah. Mungkin saya boleh cadangkan tuan-tuan beli di sana saja, tapi tak berapa kelihatan sangat. Kan? Di kedai-kedai runcit biasanya ada jual kursi yang lipat yang boleh tongkat tu. Yang tu banyak. Jadi kalau nak pasal kursi healing ni, sama ada masuk bag terus, check in. Ataupun tuan-tuan wrap nanti check in sekali. Saya takut kalau hand carry ni nanti dalam flight tu atas tu penuh dengan kursi healing. Okey. Okey, salam Ustaz, kursi lipat boleh ke bawa naik naik atas flight? Ya, kalau bawa naik atas dia akan kira lah pieces tu, dan dia naik atas ni macam ni, kalau tuan-tuan rasa benda tu perlu digunakan untuk kita apa tu, untuk kita tongkat lah. Setengah orang dia perlu berjalan tu dengan tongkat, okey, boleh. Tapi kalau tak, wrap dan check in sekali. Pesakit diabetes, advice untuk penyimpanan insulin. Okey, untuk penyimpanan ubat, tolong letakkan dalam dia storage yang boleh kita apa tu, letakkan ais sekali. Dia ada ice box sekali yang kecil tu, kan. Tuan-tuan bawa tu, nanti dalam flight nanti kita bagi tahu pada flight attendant untuk tambah ais ke apa semua, untuk tambah dia punya
jangka hayat tu lah, jangka masa dia tu. Tapi tuan-tuan kena bawa tu dalam dalam ais box tu dulu. Dalam bekas tu dulu. Jadi nanti di dalam kapal terbang bagi tahu pada mutawif ataupun attendance nanti, bagi tahu supaya dia tambah ais ke apa semua supaya benda Saya tu boleh nak lebih tunggu lama. dan speaker. Ada tempat untuk menimbang beg. Menimbang beg ni tak silap saya di mana di tempat rap tu, tak silap saya ada. Tempat rap tu mungkin boleh timbang dekat situ. Kalau tak, kena timbang di dalam lah masa kita nak check in. Ataupun tuan-tuan timbang siap-siap. Sebelum datang, sebaiknya timbang dulu. Supaya nanti kita dah tahulah beg kita memang 30 kilo tak lebih. Ataupun kurang. Ustaz, ada servis wrapping? Ada. Di Anjung Tinjau ada servis wrapping di Movenpick. Solat Zuhur Asar di mana saya rasa macam lebih di Movenpick. Sebab kita masuk tu dalam 11.35 tuan-tuan dah kena masuk ke dalam. Dalam tempoh 2 jam tu mungkin tuan-tuan akan makan apa tu apa semua. Dan di situ juga ada surau untuk kita solat. Kan? Kalau kata masa tu Zuhur, boleh buat jamak Zuhur dan juga Asar. Jamak Qasar. Zuhur dan juga Asar. Kalau kata tak sempat di situ, di KLIA pun ada. Maksudnya di ruang kita menunggu sebelum naik flight tu pun, kan, daripada gambaran video yang ditunjukkan kepada kita, memang ada ruang untuk solat juga di situ. Kalau sempat Zuhur, buat Zuhur, Asar, jamak dan Qasar. Jamak takdim. Kalau kata tak sempat, kan, kelang kabut apa semua, ataupun tuan-tuan kotor pakaian apa semua, tiba-tiba baru perasan dah masa tu dekat KLIA, rupanya apa tu, kita punya seluar kena kekotoran ataupun najis apa semua yang perlu tukar. Di KLIA masih sempat untuk solat. Kalau dah masuk asar, buat jamak takhir lah. Buat solat jamak takhir Zuhur dan juga asar, jamak qasar, tapi pada waktu asar. TH Hujjah nanti download di Movenpick ya. TH Hujjah ni saya kurang maklum, tapi siapa yang berjaya tu silakan boleh download. Tapi untuk keperluan travel kita ni tak ada sangat, kan? Siapa yang boleh download dan aktifkan, silakan. Sebab kami macam saya sendiri pakai visa biasa, visa rombongan haji. Jadi saya tak dapat kemudahan tu. Dia untuk lebih kepada jemaah haji lah, kan? Untuk TH Hujjaj, tak silap saya dekat situ ada info-info lah. Ada info-info berkaitan dengan haji. Tapi tu dia tak berkait dengan kita punya travel punya urusan. Dia tak macam nusuk yang saya suruh tuan-tuan aktifkan tu, kan. Maknanya TH Hujjah ni siapa boleh, boleh lah. Siapa tak boleh pun tak jadi masalah. Penerbangan nombor SB sudah bertukar yang baru, SB 5005. Ini saya tak pasti adakah semua juga mendapat penerbangan apa tu, SB 5005 ini untuk pergi ataupun balik. Tapi setakat ni tak dimaklumkan tentang pertukaran waktu. Maksudnya waktu masih tetap sama, mungkin kod penerbangan tu ditukar. Saya tak dapat receiver. Okey, yang tak dapat receiver nanti tolong maklumkan kepada admin. Kalau siapa dah maklumkan, insya-Allah nanti kita akan bawa dan pastikan ambil di Movenpick. Itu sebelum ni pun ada grup yang sebelum ni dia bagi tahu juga tak dapat receiver, tapi dia tak ambil dekat Movenpick. Jadi bila dia tak ambil, kan, dia tak ambil, dia tak bawa lah benda tu. Jadi tuan-tuan pastikan ambil semasa di Movenpick. Di kaunter-kaunter penyerahan bagasi tu nanti akan ada seorang PIC yang akan jaga barang-barang yang mana tuan-tuan nak tukar barang ke, kan, yang tak dapat lagi barang boleh ambil di situ. Pakai ihram perlu pakai dekat Movenpick atau sempat di KLIA pun masih boleh. Masih boleh pakai pakaian ihram. Untuk orang perempuan, saya cadangkan masa travel ni biar satu pakaian saja. Tuan-tuan nak tukar pakaian, ibu-ibu, perempuan nak tukar pakaian, nanti di Aziziyah. Okey, set pakaian untuk apa? Untuk buat umrah ni tukar di Aziziyah. Sebab apa? Bila travel ni kita dah tukar pakaian tu, nanti makan dalam flight apa semua, kotor apa semua, kita pun akan berpeluh apa semua. Dan biar pakaian yang bersih kita nak guna untuk umrah tu tukar di Aziziyah sebelum kita turun untuk umrah nanti. Kursi Lim boleh bawa naik, saya rasa macam tak boleh. Jadi elok wrap dan check in sekali, ataupun tuan-tuan kalau jenis yang tak besar sangat, masuk je dalam beg yang besar tu. Rupanya barang-barang dari Mina untuk melontar perlu bawa sendiri. Ya, perlu bawa sendiri. Masing-masing perlu bawa barang masing-masing daripada Mina untuk melontar. Okey, maksudnya daripada Mina untuk melontar hanya bawa barang-barang yang penting saja. Jadi kita cadangkan bawa sling bag dengan beg kasut tu saja. Kan, itu paling banyak lah. Beg yang besar troli ni nanti tinggal di
di kemah, kita akan bawa balik tu sama ada malam ataupun esoknya bergantung kepada trafik. Tapi jangan tinggalkan barang-barang yang penting. Tuan-tuan rasa ada barang yang nak guna immediately, tolong bawa sekali. Barang-barang berharga, bawa sekali. Kan? Jadi tinggal situ macam kayak ihram kotor ke, barang-barang makanan yang kita dah nak tinggalkan ke, yang tu tak apa. Nanti kita akan bawa balik. Tapi bukan dalam masa yang terdekat lah. Kita akan tunggu keadaan reda, trafik dah benarkan kita masuk. Dan kita akan bawa balik beg tuan-tuan daripada kemah Mina balik ke Aziziah. Okey, tak dapat receiver nanti ambil di Movenpick. Maksudnya beg kasut tu boleh dijadikan sebagai beg sling ya? Ya boleh, betul. Kena bawa kursi sebab untuk pakai solat. Okey, boleh. Boleh nanti kita cuba kan. Kalau dia kata boleh masuk masa check in tu, boleh bawa. Kalau tak, untuk solat nanti surau tu ada kursi yang boleh digunakan untuk solat. Beg besar dicadangkan untuk wrap ke? Terpulang kepada tuan-tuan, kalau wrap maksudnya dia tak kotor dan tak bercalar lah. Okey. Dan juga boleh melindungi beg tu. Kalau kata terempas ke apa semua kan, mungkin dia akan kejap lah. Kan? Sama ada wrap ataupun ada yang pakai sarung kan. Sarung dengan sarung kain apa semua. Boleh. Ustaz, untuk bergunting ada sediakan tukang gunting. Kita akan bawa ke kedai gunting. Kita akan bawa ke kedai gunting. Ataupun nanti biasanya di maruah tu ada orang yang akan bergunting-gunting tu kan. Jadi gunting tu biasa dia pas-pas kat situ je. Jadi kita boleh ambil dan kita boleh gunakan untuk bergunting nanti. Ataupun nanti on the way tu kita singgahlah kedai gunting untuk selesaikan tuan-tuan punya tahallul. Bateri, equipment, hand carry, kalau mesin rambut yang cordless battery power, adakah dalam kategori mesin? Itulah, saya risau apa tu kita punya mesin rambut tu jadi barang yang tajam. Jadi untuk tak ambil risiko, tuan-tuan tak perlu bawa. Nanti insya-Allah ada rezeki kita cari kat sana. Kan? Kami akan cari kat sana untuk tahallul 10 hari bulan tu kita akan sediakan mesin-mesin rambut ni. Dan kalau rezeki ada tukang gunting pun kita akan panggil dia. Dekat Aziziah kita punya hotel Al-Alaq tu, biar dia duduk bawah tu, dicukur rambut tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah keluar dan cari kedai gunting yang lain. Okey, Ustaz, tongkat lipat boleh ke letak dalam hand carry? Yang ni saya tak pasti, nanti saya akan cek balik dengan Ohta dan operasi haji tanah air. Okey. Kalau boleh, boleh bawa. Kalau tak, kalau dia suruh wrap, kita kena wrap dan check in lah. Yang tu nanti saya akan cek balik dengan Ohta. So, cukup boleh masuk dalam hand carry? Tak boleh, benda tajam. Power bank maksima 20K untuk satu device je ataupun maksima okey. Untuk maksima 20K. Kalau kata lebih, tuan-tuan kena pecah dulu lah, maksudnya bagi pada isteri, bawa sikit lah. Jangan bawa seorang lebih daripada maksima hard power bank tu. Okey, untuk kursi lain boleh masuk bagasi, adakah dikira sebagai satu item ataupun dua item? Kalau tuan-tuan drop saja kursi tu, dia akan jadi item yang kedua. Dia akan jadi item yang kedua. Ustaz, untuk confirmation, hand carry backpack 7 kilo. Kalau pakai hand carry backpack dan small backpack tu kena timbang. Dia maksima, tuan-tuan bawa berapa pun 7 kilo juga. Ni campur hand carry dengan biasa sling bag ni dia jarang lah. Yang hand carry yang tu je yang dia akan kira 7 kilo. Biasanya macam sling bag ni macam dia tak kira sangat. Sling bag yang kita pakai tu dia tak kira. Dia kira yang tu, yang apa? Yang bag dia pergi trolley bag kita tu. Ustaz, masalah puri pakai pakaian bebas atau kena pakai pakaian amani yang saya cadangkan tadi, seperti yang saya cadangkan tadi. Kalau orang lelaki kita pakai kurta merah, perempuan kalau kata selesa dengan pakaian terkepung tangan tu, silakan. Kalau rasa susah untuk tuan-tuan punya urusan dan pakai kalau dapat color yang sama, okey. Kalau tak pun, yang penting tuan-tuan selesa. Test Hujah dah boleh download, ada detail dekat situ. Okey. Set kursi dah banyak ni kursi, tentang kursi lipat ni saya kena pastikan dengan operasi haji tanah air dulu untuk saya pastikan. Sekiranya beg ataupun luggage lebih daripada 30 kilo, contohnya 32 kilo, macam mana? Diarahkan keluarkan barang. Diarahkan keluarkan barang. Jadi kita jangan ambil risiko lah untuk benda-benda tu. Nanti dia akan kena punggah balik, kena keluarkan apa semua. Kad nusuk akan diberikan ke? Ya, betul, tapi tak pasti. Kalau kata ada di Movenpick, dia bagi dan kita terima. Kalau tak, kita usahakan di Aziziah.
Kan? Kalau kata dapat immediately lepas kita sampai, Alhamdulillah. Kalau tak, mungkin lepas daripada tu. Jadi kita backup dengan nusuk pada apps kita dan juga kita punya visa. Okey. Kod penerbangan ditukar dari masa penerbangan balik ke masa kini oleh tabung tijari. Betul. Tuan-tuan kena rujuk tijari. Apa yang diupdate di situ, itulah maklumat yang terkini. Sebab itu luar daripada kawalan, itu tabung haji yang uruskan. Boleh jadi ditukar kod penerbangan. Setakat ni untuk waktu penerbangan masih sama dan tak ada apa-apa pertukaran buat masa ni. Okey, Ustaz nak tukar kopiah di mana? Ya, di Movenpick nanti. Boleh. Okey, kod penerbangan telah dikemaskan TH baru untuk pergi dan balik. Masa penerbangan balik juga telah berubah. Masa penerbangan balik ada sedikit perubahan yang telah diubah oleh tabung haji melalui tijari. Receiver kena charge kat rumah ke? Receiver ni saya rasa dia dah penuh dah tu. Tuan-tuan tengok dekat receiver tu dia ada sebelah dia tu ada ikon bateri kan. Dan bateri tu ada bar. Tak silap saya sekarang ni penuh. Kalau kata kurang, tuan-tuan kena charge. Tolong masing-masing keluar modal sikit, beli kabel type C. Kalau siapa yang bukan pakai jenis type C lah. Kan? Kalau kata dah dia memang phone dia type C dan boleh guna kabel yang sama. Kalau tuan-tuan bukan type C, uh, tolong dapatkan kabel type C. Maknanya kalau kata receiver tu dah kurang bateri, tuan-tuan boleh charge saja di bilik masing-masing. Ustaz, jubah lengan pendek boleh dipakai ke masjid? Tak boleh. Itu jubah lengan pendek tu, dia kira macam baju tidur kat sana. Jadi bila pergi masjid, takut dia dihalang untuk masuk. Jadi pakailah jubah yang lengan panjang. Sling bag perempuan untuk macam besar sangat. Betul ke? Kalau bag lagi backpack jadi macam mana membebankan pula. Okey, sling bag perempuan tu macam besar sangat. Betul ke? Kalau pakai lagi backpack jadi macam membebankan pula. Okey, untuk bag ni tuan-tuan terpulang lah macam mana nak bawa. Tak semestinya tuan-tuan kena kalau rasa susah nak bawa banyak, dan kurangkan sling bag tu kalau rasa tak pakai lagi masa check in apa semua. Tuan-tuan boleh masukkan dalam bag besar check in. Bukan kata kena bawa semua tu sekali. Ikut masing-masing punya keselesaan. Sama ada nak gunakan sling bag tu ataupun bag kasut tu pun boleh jadi sling bag juga. Kan? Maksudnya dia janganlah bag kasut kita bawa, sling bag kita bawa, lepas tu ada troli lagi. Yang tu dah banyak sangat. Yang tu dia akan perasan lah. Dan bila dah banyak sangat, dia tak lepas lah. Jadi sama ada tuan-tuan nak bawa bag kasut tu sebagai sling bag ataupun bag kasut tu simpan dulu, pakai sling bag tu. Satu lagi adalah bag troli tu. Itu uh, atas masing-masing. Jadi kalau rasa beban, benda tu boleh kurangkan. Ustaz, masuk umrah dan sa'i ada khidmat bagi ke? Okey, untuk umrah yang pertama, nanti siapa yang perlu kepada khidmat bagi? Yang uzur sahaja ya. Bukan yang sengaja nak pergi naik bagi. Saya cadang untuk umrah yang pertama ni, biarlah kita pergi tu dan kita tawaf di bawah dengan bimbingan kita punya mutawif. Dan juga sa'i pun kita buat dengan bimbingan mutawif sehinggalah selesai. Kecuali yang perlu saja. Maksudnya dia ni memang ada masalah lutut ataupun tak boleh berjalan jauh ataupun dia memang hanya bergantung kepada wheelchair sahaja. Jadi yang tu kita akan usahakan lain lah. Kita akan usahakan lain. Yang tu saya akan grupkan grup lain. Okey. Yang tak ada apa-apa masalah, dia akan ikut dengan bimbingan mutawif sehinggalah selesai. Okey. Untuk sampai nanti, tuan-tuan yang buat umrah akan turun buat umrah. Yang buat tamattu' akan turun buat umrah. Yang buat ifrad, dia pun boleh turun untuk tawaf kudum dan juga sa'i haji. Bagi yang uzur, dia ada pilihan. Sama ada dia nak pergi tu, dia gunakan khidmat orang tolak ataupun bagi. Yang ni kita akan buat arrangement lain untuk yang uzur sahaja. Okey. Ataupun dia boleh sahaja tidak tawaf kudum. Ada juga jemaah yang tanya saya, kan, dia tak tawaf kudum. Boleh tak Ustaz? Sebab apa? Sebab memang saya uzur. Kaki saya tak boleh. Jalan jauh nanti dia bengkak. Okey. Dan menyebabkan nanti urusan masyair nanti, masa kita nak mula kerja haji nanti terganggu. Jadi boleh sahaja tak pergi tawaf kudum. Maksudnya dia sampai tu, dia buat ifrad dan dia terus berada di Aziziyah. Tak pergi ke Mekah untuk buat tawaf kudum. Tak ada masalah. Yang tawaf kudum hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat, tuan-tuan. Sekejap
Baik, saya tengok lagi soalan. Okey, soalan tentang kursi ni saya tangguhkan dulu. Saya akan dapatkan confirmation. Uh, Beg troli yang tiba di Mina, adakah kita akan jumpa balik di Mina sebelum kita? Ya, betul. Tuan-tuan akan jumpa balik di Mina selepas tuan-tuan balik daripada Arafah. Lepas tuan-tuan balik daripada Arafah, beg yang ditinggal. Contohlah, kita pergi Mina bawa troli beg kita tu kan. Sampai di Mina, kita letak je dekat kemah tu dan kita kecilkan barang-barang kita, bawa pakai kita punya beg, apa tu, beg kasut tadi. Kita kurangkan sebab kita pergi ke Arafah day trip kan. Kita pergi pagi, kita balik malam. Jadi balik nanti kita akan balik ke kemah tu dan kita akan berjalan untuk ke Jamrah Melontar. Beg tu biar saja di situ, kita akan bawa balik pada waktu malam ataupun keesokan harinya. Timbang kecil hand carry sebab dia ada bateri, bawa hand carry, betul. Boleh ke kain ihram kita tulis nama dengan marker pen? Boleh, puan. Ada bagi ke dari Aziziyah ke Jamrah? Bagi Aziziyah Jamrah tak ada. Tak ada. Kain ihram yang ada tulisan ni kena pakai sebelah atas ataupun sebelah bawah. Sebelah atas bagi nampak. Marketing. Pelawak tuan-tuan Tak kisah dalam ke luar ke, yang penting pakai tu dengan apa? Dengan kemas. Dengan kemas. Tapi kalau nampak luar tu orang tahulah ni guru Amani kan. Dah tolong kepada untuk bawa standby wheelchair. Bermakna saya kena drop bagasi bersama wheelchair di mobil. Okey, yang bawa wheelchair, nanti kita akan report semasa kita check in nanti, jemaah ni dengan wheelchair. Jadi dia akan record pada kita punya boarding pass, jemaah ni perlu wheelchair. Dan wheelchair ni dia tak kira daripada berat bagasi kita. Dia tak kira berat bagasi, dia kira macam kita perlu kepada assistant lah. Dan wheelchair ni dia akan ganti dengan wheelchair di Movenpick. Yang wheelchair kita kena check in. Dan wheelchair ni juga kena report supaya nanti sampai di Jeddah pun ada wheelchair yang tunggu untuk bawa kita keluar. Itu pentingnya. Siapa yang perlu wheelchair dan bawa wheelchair memang kena report. Kan? Supaya wheelchair tu kita boleh rekodkan. Okey, kursi kita bawa sebagai tongkat. Okey, kursi saya tak jawab. Kita tangguhkan dulu untuk kursi berkaitan dengan kursi healing apa semua tu. Ada perkhidmatan Dobi di Aziah, ada bukan Dobi, kita ada sediakan mesin basuh. Tuan-tuan kena basuh sendiri dan sidai sendiri. Kalau di dalam hotel kita tu lah Al-Ala. Tapi kalau tuan-tuan nak cari Dobi di sekeliling kawasan Aziziah tu ada. Cuma kena bawa ke Dobi tu lah dan ambil semula. Tikung tangan dicadangkan pakai masa pendaftaran ke? Ya, masa kita lapor diri. Ustaz, dijangka bila kita akan buat umrah wajib 28 tu suhu akan jadi sangat panas pada waktu zuhur. Kalau boleh kita nak buat secepat mungkin. Sampai nanti mungkin kita akan bagi masa 2 ke 3 jam untuk tuan-tuan rehat. Kemudian kita akan menaiki bas daripada Aziziah ke Masjidil Haram untuk selesaikan umrah. Kalau boleh kita nak buat awal pagi, paling lewat pun waktu duha, dan kita boleh balik sebelum waktu panas. Nak double confirm, baju lengan pendek, t-shirt, kemeja tak boleh bawa ke masjid dalam? Tak boleh. Tak boleh tuan. Yang tu kita pakai kat sini tak ada masalah. Dekat sana itu dia kira macam baju tidur. Kan? Baju tidur yang kita pergi ke masjid untuk pakai. Kan? Jadi takut disekat untuk kita. Kalau kuta macam baju kemeja tu tak ada masalah. Ini jenis baju Arab tu. Yang dia punya leher pun besar. Lepas tu lengan pendek. Jadi risiko. Sebab memang ada keluar sebelum ni keliling. Benda tu tak boleh bawa dan boleh didenda. Jadi kita pakailah jubah biasa. Pakailah jubah yang lengan panjang lah. Jangka umrah pukul berapa bergantung waktu kita sampai. Gap masanya 3 jam lepas kita sampai. 2 ke 3 jam selepas kita sampai. Ustaz masuk masjid pakai kurta lengan pendek Amani ada masalah tak? Tak ada masalah. Sepatutnya ada masalah lah sebab itu pakai tu dengan seluar. Itu tak kira macam baju tidur jubah lengan pendek tu. Boleh ke saya bawa beg lain selain daripada hand carry? Boleh. Dan tak bawa terus beg tarik kecil aman itu? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Yang penting beg tu sesuai untuk dibawa ke Arafah, dibawa ke Mina. Tujuan kita bagi beg tu sebab
Kalau tuan ada ganti beg lain yang lebih kurang sama, boleh saja bawa, tak ada masalah. Kita bagi beg tu, kita nak bagi, inilah kapasiti yang tuan-tuan nak bawa maksimal pergi ke Mina. Kalau tuan-tuan bawa lebih lagi daripada, susah untuk kita bergerak nanti. Di Asia ada iron tak? Iron ni saya tak pasti. Tahun lepas ada, tapi bukan dalam bilik. Dia letak dekat setiap tingkat tu di luar. Maksudnya setiap tingkat dia ada letak iron, dan ironing board dan juga iron. Jadi kita akan berkongsilah guna di luar. Perlu atau tidak bawa Maggi cup? Boleh bawa. Maggi cup sambal sunding botol ni boleh bawa. Boleh bawa. Dia mungkin kita akan nikmat makan benda-benda ni nanti di Mina. Sebab di Mina nanti memang makanan tu makanan daripada dapur dia. Kan, rasa tak rasa tu bergantunglah pada macam mana dia masak tu. Jadi kat situlah kita boleh tambah dengan serunding kita, dengan sambal, dengan Maggi apa semua. Bawa lah, bawa seadanya lah kan. Jangan lebih daripada 30 kilo. Boleh pakai mask semasa dalam ihram untuk jemaah lelaki atau alasan jemaah lelaki tak ada larangan untuk tutup muka. Yang akan dikenakan dam ni adalah jemaah wanita saja, sebab larangan menutup muka adalah untuk wanita. Untuk yang buat haji ifrat atau kiran tak buat tawaf kudum pun boleh. Ya, boleh. Di Aziah memang semua sebilik berempat. Ya, betul. Seperti dalam package yang dipublish. Yang ni pun saya dapat feedback juga. Jemaah saya, kenapa tak bilik berdua? Sebab saya rasa benda ni dah jelas daripada awal. Daripada tuan-tuan nak daftar package, memang dalam package tu tertera, dalam surat yang tuan-tuan dapat pengesahan tu pun, dalam semua yang kita dokumenkan, semua tertera begitu. Jadi saya pun tak faham macam mana jemaah masih tak clear part tu. Jadi memang bilik berempat ataupun berlima bergantung kepada uh, apa tu, kapasiti bilik tu. Kapasiti bilik tu. Kalau bilik tu luas sikit, dia akan tambah sampai 5. Di Aziziah memang susunannya begitu. 4 ke 5 orang satu bilik. 4 ke 5 orang satu bilik. Okey, ada soalan lagi? Bolehkah bawa madu dalam botol berat 250? Bawa dalam beg yang besar, beg yang kita check in. Dan pastikan kalau bawa cecair-cecair ni, kita pack tu betul-betul lah. Jangan sampai tertumpah. Bilik berempat alat satu tandas sahaja. Ya, betul. Ustaz yang buat ifrat untuk selesaikan umrah wajib akan disediakan kenderaan ke miqat tak dan berapa hari bulan? Untuk ifrat, untuk selesaikan umrah wajib, adakah disediakan? Okey, ini cerita selepas haji. Selepas haji tuan-tuan, kita ada ziarah. Masa ziarah luar ni, kita akan ke miqat. Miqat Hudaibiyah, miqat Ja'ranah, kan? Jadi masa tu tuan-tuan boleh berihram dan buat umrah untuk yang buat ifrat. Bas ke Masjidil Haram sehingga pukul berapa hari bulan? Adakah sampai 1-2 Jun? Tidak. Kita hanya sampai 3 Zulhijjah sahaja. 3 Zulhijjah sahaja. Macam saya beritahu, shuttle bus sejam sebelum subuh. Untuk sesi pagi, sejam sebelum subuh akan pergi ke Masjidil Haram dan akan balik sejam selepas subuh. Okey, akan balik. Sebab tuan-tuan balik tu, siapa yang tak nak balik, nak stay apa semua, dia nak balik naik taksi, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau jadual bas sejam sebelum waktu solat dan sejam selepas waktu solat. Dan tempat di drop tu bukan tempat yang dekat dengan masjid. Lebih kurang 1 kilometer tuan-tuan perlu berjalan barulah sampai ke Masjidil Haram. Ini untuk cerita musim haji. Ini cerita musim haji. Dia tak sama macam kita pergi umrah. Okey. Selain daripada tu, waktu-waktu yang lain, saya lebih galakkan tuan-tuan berada di Aziziyah saja. Di situ ada musolah. Di sekeliling Hotel Al-Alaq juga ada masjid. Dan setiap hari kita ada program yang banyak. Kita ada ulang kaji tentang manasik haji. Kita ada pengisian-pengisian daripada Dr. Sanusi, Dr. Abdul Rahman, ustazah-ustazah kita daripada pihak tabung haji apa semua, penuh dengan program pengisian yang kita akan buat. Pagi petang kita akan buat zikir pagi petang. Pagi sebelum subuh kita akan susun buat qiyamul lail kepada tuan-tuan. Sangat penuh dengan program insya-Allah di Al-Alaq itu sendiri. Perempuan boleh pakai jubah tudung bercorak ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Yang penting tutup aurat dengan sempurna. Kod bas B3
4 bermaksud bas nombor 3 atau 4. Tuan-tuan perlu refer B3 sahaja. Yang 4 tu abaikan. Ataupun nombor selepas kod bas tu tuan-tuan boleh abaikan. Tuan-tuan tengok B berapa saja. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Itu saja. Nombor selepas daripada kod bas tu tolong abaikan. Ustaz, kalau boleh jemaah yang uzur sakit lutut, boleh mereka terus buat haji kiran instead of tamattu'. Boleh, sama ada nak buat kiran ataupun nak buat ifrad. Baru ini ada buat pembayaran untuk bilik berdua di Azia. Okey, itu yang lain lah, yang special arrangement. Yang special arrangement tu dah selesai. Kalau dah dapat surat pengesahan, dah selesai yang tu. Bas ke Masjidil Haram akan bawa bakal haji amai sahaja atau bercampur dengan PJ lain. Kita sahaja. Itu daripada hotel kita. Bas pun kita arrange sendiri dan akan bawa kita sahaja. Mekah bas ada sekitar Alak sehingga 4 Jun. Dia ada public bus. Cuma public bus ni tuan-tuan kena tahu nak naik dekat mana. Dia bukanlah dekat sangat dengan hotel kita. Kena jalan dalam lebih kurang 500 meter macam tu untuk naik bas tu. Dan diturun drop tu pun dekat tempat yang lebih kurang kita drop juga 1 kilometer untuk sampai ke Masjidil Haram. Teksi sekarang tak ada dekat Ajiat ya Ustaz. Kalau nak ambil teksi di mana tempatnya daripada Masjidil Haram? Di mana tempat teksi bila? Teksi putih ni dan teksi sebenarnya teksi yang paling boleh masuk dekat dengan Masjidil Haram. Kalau kereta-kereta biasa, bas kita apa semua ada tempat dia, ada had dia. Kan? Yang boleh sampai ke Masjidil Haram hanyalah teksi saja. Biasa dekat sana teksi warna putih tu. Jadi kalau tuan-tuan katalah nak pergi sendiri, tak nak naik bas apa semua, nak tahan teksi boleh. Dan teksi memang boleh drop kita paling dekat sekali dengan masjid. Dan nak naik pun sebenarnya dekat dengan masjid. Teksi ni kita boleh tahan mana-mana teksi. Dan boleh pin siap-siap kita punya tempat di Hotel Al-Alaq. Kita punya kawasan tu dinamakan sebagai Aziziyah Asyamaliyah. Aziziyah Asyamaliyah. Okey. Bagi tahu Sidki Street ataupun pin tempat kita tu Hotel Alaq boleh tunjukkan dia. Nego dulu harga barulah naik. Kalau dia kata 20 rial, okey, pegang 20 rial tu sampai destinasi kita. Bayar 20 rial. Jangan tiba-tiba on the way ditukar pula jadi 50 rial, kita hanya pegang pada 20 rial. Tapi kena nego dulu. Tuan-tuan jangan naik dulu sampai kan tak sebut harga lagi sampai dia akan tekanlah harga tu boleh jadi 50, boleh jadi 100 apa semua sebab kita tak ittifaq ataupun kita tak daripada awal kita setkan harga. Satu lagi apa yang saya sebut tadi? Okey. Tuan-tuan kalau boleh ni saya mohon kalau boleh sampai nanti semua dah ada data. Jadi macam mana nak ada data? Kalau boleh tuan-tuan buat roaming. Dia ada 2 pilihan roaming ni. Tuan-tuan nak roaming sepanjang musim pun boleh. Ataupun tuan-tuan boleh roaming untuk beberapa hari. Kalau tuan-tuan nak pakai roaming yang kalau tuan-tuan kata nak pakai SIM card Saudi, kalau tuan-tuan nak pakai SIM card Saudi, SIM card Saudi mungkin kita boleh dapatkan tapi dia bukanlah immediately sampai tu kita boleh uruskan untuk SIM card. Dia akan ambil masa. Jadi untuk kekal berkomunikasi kan, kita masih boleh berkomunikasi dalam grup apa semua. Kalau jemaah yang tersasar apa semua, masih kita boleh communicate dalam grup, kena ada data. Jadi saya cadang, kalau siapa yang nak ambil SIM card sana pun, at least dia buat dulu roaming untuk beberapa hari yang awal. Supaya data tu ada untuk kita berkomunikasi dalam grup. Kan? Kalau siapa yang pakai roaming terus sampai satu musim, dan settle lah. Dia tak perlu dah nak pakai SIM card dekat sana. Ustaz, nama tempat kad hotel kita tu Al-Alaq, Hotel Al-Alaq Aziziyah. Tim saya dah pasang satu stiker yang besar dekat Hotel Al-Alaq tu. Amani Travel, Ahlan wa Sahlan besar. Nanti tunjuk gambar kat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan tersasar lagi lah. Terlepas kalau siapa yang tersasar, lepas kita dah pasang stiker yang besar tu, kita akan compound dia. Okey. Saya perasan di Aziziyah sebelah hotel ada eskalator. Ya, ada eskalator tapi eskalator tu tak berfungsi. Difahamkan telah beberapa tahun eskalator tak berfungsi. Jadi tuan-tuan kena naik tangga kan. Yang tak ada masalah naik tangga, dia ada satu pusingan lah. Ada kena pusing sikit. Kena ambil side sikit untuk naik ke jalan besar. Tuan tanya dalam aktiviti haji tu, kalau mak tiba-tiba rasa letih, lelah, asma dan perlukan wheelchair,
Macam manalah caranya? Okey, yang ni yang saya bimbang. Kalau rasa mak tu memang tak mampu untuk berjalan, biar daripada awal kita terus set dia untuk pakai wheelchair. Dia kalau on the way tengah hiruk pikuk orang tengah berjalan yang masa saya tunjukkan yang tuan-tuan dalam terowong apa semua tu, masa tu baru nak cari wheelchair, dia akan menyebabkan kesukaran lah, sebab masa tu masing-masing dengan hal masing-masing masa tu. Kan? Jadi mungkin kita ada petugas kita yang boleh standby, tapi petugas kita boleh jadilah ke depan, boleh jadi ke belakang. Jadi kita tak tahu jemaah yang mana yang perlukan pada ketika itu. Dan masa itu sangat sesak. Jadi kalau boleh, kalau perlu wheelchair, daripada awal kita terus uruskan wheelchair. Daripada Mina tu nak balik ke Jamrah. On the way nak balik ke Aziziyah tu. Okey. Ustaz, mana bagus pakai SIM card ataupun roaming? Kalau saya suka roaming sebenarnya, tak payah nak tukar-tukar dah SIM card tu. Cuma roaming ni dia kapasiti ataupun had dia 2 gig saja sehari. Walaupun package dia unlimited, tapi dia 2 gig sehari, selepas 2 gig dia akan slow. Esok dia akan renew balik 2 gig tu. Jadi kalau kita buat penggunaan yang berat, banyak tengok video apa semua, habis cepat, then dia akan jadi slow lah data kita. Kan? Esok dia renew balik, barulah dapat balik 2 gig untuk hari yang seterusnya. Kalau kata pakai SIM card sana dia memang kita boleh pakailah selagi mana ada data tu. Kan? SIM card sana satu lagi kita boleh call. Kalau siapa pakai nombor Saudi dengan nombor Saudi boleh call. Call tu free lah. Cuma dia tak boleh nak WhatsApp call sebab dia ada halangan. WhatsApp call kalau tuan-tuan nak call anak cucu dekat Malaysia pakai SIM card Saudi memang tak boleh. Kalau pakai roaming boleh. Kalau pakai SIM card Saudi, dia kena download satu apps tu nama dia VPN untuk unblock WhatsApp call. Tapi boleh juga guna lain. Contohnya tele. Kita boleh call, video call juga. Sekarang berapa minit naik bas? 30 minit ke sejam. 30 minit ke sejam. Dia sebenarnya dekat je. Cuma trafik tu yang mungkin menjadikan dia lambat. Ustaz ada bawa simple kelas awal menawar semasa menonton. Tuan-tuan semua. InsyaAllah. Yang penting tuan-tuan tawar dia cakap Melayu lebih baik daripada kita lagi. Orang Malaysia banyak membeli kan. Jadi tak ada masalah. Semua boleh berbahasa Melayu. Ada berita 20 Mei indeks pencemaran udara di Mekah. Ya, boleh pakai mask. Macam saya beritahu tadi lah. Lelaki boleh pakai mask. Tak ada halangan. Bukan dalam larangan ihram. Perempuan kalau nak pakai pun boleh. Dengan pilihan tak berdosa. Cuma dia masuk dalam larangan ihram dan kena bayar dam. Betul tuan, kalau kata pencemaran udara, habuk, itu sentiasa. Mungkin ada masa yang keadaan tu lebih teruk daripada biasa. Shuttle bus Hotel Alak atau Mekah Bus drop di port bus belakang Menara Jam dekat Royal Majestic. Shuttle bus kalau yang kita buat sendiri, dia lebih kurang dekat Abraj, HQ Tabung Haji. Jarak dia 800 ke 1 kilometer nak ke Masjidil Haram. Kalau Mekah Bus ni saya tak pernah naik, tapi dia banyak drop point dia. Boleh jadi dekat belakang apa tu, Menara Jam tu boleh jadi ada, ataupun dekat Jarwal lebih kurang tempat yang kita drop juga. Kitab hadis nak bawa ke? Ya, boleh bawa. Okey. Ni gambar tengok dekat ni, tapi kita pasang satu layer je. Kita pasang satu layer sahaja kita punya stiker. Ini kita buat mock lah yang awal tu, tapi kita pasang satu layer saja. Tapi besar lah, memang sangat besar. Kita pasang macam satu tingkat punya cermin. Kita punya stiker tu. Kalau di Aziziyah kita sahaja, puan. Kalau di Mekah, Safwah kita bercampur. Rotana kita bercampur. Kat hotel ada wifi, ada. Di hotel ada wifi. Ustaz kalau tawaf boleh berjalan tapi bila nak sa'i perlu bagi wheelchair. Bagaimana? Okey, kalau perlu bagi wheelchair,
saya cadang daripada awal dia terus bagi wheelchair. Sebab apa? Dia arrangement tu dia terus. Kalau bagi terus. Wheelchair terus. Kalau uh, dia tawaf dengan kita, tiba-tiba sa'i dia nak pergi wheelchair pula, nanti ustaz mutawif tu susah nak uruskan yang nak pergi sa'i ni lagi, nak uruskan yang wheelchair pula, nak pergi ke wheelchair. Kan? Sebab kita memang bergantung kepada ustaz mutawif kita yang bawa saja. Kita tak boleh buat petugas lain untuk masuk, sebab petugas kita yang berada di Mekah tu, mereka pun tak boleh ke Masjidil Haram. Mereka pun, sebab dia bukan jemaah haji, dia boleh berada di Mekah tu, tapi dia tak boleh ke Masjidil Haram, sebab nak pergi Masjidil Haram hanya jemaah haji sahaja. Jadi kalau memang perlu kepada bagi wheelchair, saya kata tadi, so nanti report kepada kita punya mutawif, kita akan buat survey. Ini yang sangat-sangat memerlukan saja. Kita akan buat arrangement lain yang perlu saja, yang boleh tawaf macam biasa dengan mutawif. Okey. Lag. Okey, di Hotel Alak ada wifi, ada Hotel Azizia. Dan di Mekah BH dapat gelas cawan tak untuk bancuh kopi ataupun rendam Maggi? Tak ada. Di mana? Di Azizia. Kalau di Azizia BH dapat gelas cawan pinggan tak untuk bancuh kopi. Kita dah bagi itu kan, apa tu? Itu yang bekas air tu. Dalam bilik tak salah adalah gelas macam standard dalam hotel kan. Itu saja. Pinggan, mangkuk, cawan semua tak ada. Sebab tu kita suruh bawa bekas tu. Yang apa tu, bekas at least macam Tupperware yang boleh apa? Boleh dimampatkan tu kan. At least untuk tuan-tuan makan Maggi ke apa semua boleh gunakan bekas tu. Semasa layan pemakaian sunblock, lip balm untuk lelaki wanita dibenarkan, boleh. Makan di Hotel Alak atau boleh bungkus tasing. Boleh minta kawan-kawan tapaukan. Boleh. Hotel Alak boleh, Hotel Safwah pun boleh. Maksud saya roommate ataupun isi tulang boleh. So, gunting tahalul boleh tak dalam carry? Tak boleh. Base yang perlu beritahu awal saja. Jangan kita boleh tawaf tapi nak naik bagi. Nak naik bagi ni tuan-tuan, nanti lepas haji. Lepas haji tuan-tuan dah masuk ke Hotel Safwah nanti. Siapa nak pergi umrah naik bagi, yang tu kita buat arrangement lain. Sebab bagi pun sekarang dia tak boleh immediately kita pergi dekat situ, terus nak beli tiket, terus naik bagi. Tak boleh. Dia kena buat booking online. Dia booking online tu ambil masa. Ambil masa, boleh jadi sehari, boleh jadi 2 hari. Jadi benda tu dia dah tak boleh dah macam kita terus beratur untuk beli di kaunter. Ada kedai tak sekitar Hotel Alak untuk beli barang-barang keperluan? Ya, ada. Banyak kedai runcit. Banyak kedai runcit dan banyak kedai sebenarnya. Aziziyah ni kawasan perumahan orang. Jadi kawasan tu sebenarnya meriah. Kalau tuan-tuan rajin berjalan, sebenarnya banyak je tempat-tempat nak explore. Tapi, yelah, musim panas, masing-masing kena jaga kesihatan, jaga diri. Setiap kali keluar, pastikan pakai topi, pakai payung. Kita bukan bagi topi tu saja tuan-tuan. Topi tu ada fungsi dia. Musim panas memang sangat perlu pakai. Payung, spek mata hitam, apa semua tu pakai semasa keluar daripada hotel. Dan kalau boleh, kurangkanlah keluar semasa terik matahari. Kan? Ya, naik bagi kena pakai nombor Saudi. Betul. Pakai nombor Saudi untuk bayaran. Sebab tu dia kena ada arrangement untuk bagi ni. Dia tak boleh macam, tiba-tiba nak naik bagilah, terus nak pergi kat situ. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia perlu buat booking melalui apps dia. Kena buat pembayaran online. Kena pakai nombor Saudi. Dia ada dia punya step dia. Bila masa nak buat arrangement dengan mutawif untuk dapatkan bagi selepas kita tawaf haji dan umrah bila nak sa'i? Saya nak fahamkan soalan ni, masa bila nak buat arrangement dengan mutawif untuk dapatkan bagi selepas kita tawaf haji dan umrah bila nak sa'i. Masa bila nak buat arrangement dengan mutawif untuk dapatkan masa tawaf haji. Tawaf haji ni tawaf yang selepas lah kan. Maksudnya tawaf ifadah. Tawaf ifadah ni tuan-tuan ada masa yang panjang. Maksudnya selepas tuan-tuan masuk check-in Mekah pun ada tempoh yang panjang. Yang tu nanti kita cerita lepas haji. Nampaknya kena bongkar balik lagi saya.
Macam mana nak booking bagi? Maklumkan ke mutawif ke? Ya, betul. Maklumkan yang memerlukan kan, yang uzur, tolong nanti maklum pada mutawif, kita kena buat arrangement lain. Sebab mutawif dia tak boleh bawa satu grup, tiba-tiba dalam grup tu ada 2-3 orang yang perlu kepada bagi apa semua. Sebab dia tak boleh nak buat 2 arrangement dalam satu masa. Jadi yang pergi dengan mutawif, dia kena tawaf di bawah lah, dan sa'i di bawah. Dia kena berjalan dan ikut mutawif, selesai dia balik sekali ke bas dan balik semula ke Aziziyah. Yang perlu kepada bagi arrangement khas ni apa semua, kena maklumkan, nanti kita kena kumpulkan yang ni sahaja. Supaya dia buat urusan dia tu sesama grup dia sahaja. Ustaz, kita bakal haji Amani adakah masih sama di bawah pengurusan Al-Hajj Al-Masyah? Kita punya muasasah nama dia apa dia? Al-Masyah Masyarik. Masyarik. Masyarik Al-Masyah, betul. Betul. Arrangement semua under Masyarik. Betul. Tabung haji muasasah pun Masyarik, kita pun juga Masyarik. Rawatan gigi tabung haji ada disediakan sekiranya ada kecemasan masalah gigi. Okey. Saya tanya, setakat ni katanya tak ada. Tak ada. Jadi kalau perlu nanti kena pergi swasta lah. Dan swasta memang kena bayar. Tak pasti nanti kalau tabung haji ada, kita boleh saja gunakan perkhidmatan tu. Kalau ada tabung haji dan benda tu free. Kan? Kalau kata tak ada, kena pergi swasta dan ada kos yang perlu dibayar untuk hospital swasta. Ataupun nak pergi kerajaan pun boleh. Tapi kerajaan kat sana, tuan-tuan fahamlah. Memang ramai dan takut tak selesai lah kita punya masalah tu. Kalau lepas ada, cuma kena booking panjang. Kita kena tanya balik. Kalau ada, boleh guna dan free. Kan? Sebab gigi ni biasa terhad lah. Dia tak adalah bawa doktor gigi tu banyak. Kan? Dia tak bawa ramai. Sorry, bukan banyak. Dia tak bawa ramai. Dia bawa seorang dua saja. Jadi, kalau ramai pesakit, perlu tunggu. Kalau hospital kerajaan sana pun, saya takut kalau sakit gigi tu, dia tambah sakit lah. Sebab apa? Sebab hospital kerajaan sana ramai queue macam kita juga kat sini. Jadi, paling cepat kalau dah sakit sangat, pergi swasta. Tapi kos lah. Okey? Panjang soalan yang saya dah jawab ni. Kita pun dah 11 suku dah. Masya Allah. Okey, kalau tuan-tuan ada soalan, teruskan bertanya. Tapi jangan tanya roommate siapa. Ada ramai tanya roommate siapa. Tuan-tuan bolehlah mula berkenalan dan kita tak ubah-ubah dah lah bilik tu. Jadi bila tuan-tuan tanya tu, kita tak ubah-ubah dah. Sebab permintaan tu banyak. Ada yang nak duduk umur, sama umur. Ada yang nak duduk ifrat sahaja. Ada yang nak duduk tingkat 5, dia nak tingkat 5 sahaja. Jadi banyak permintaan-permintaan tu yang kita tak boleh nak ambil perhatian lah. Sebab kita rasa kita dah susun dah kan yang terbaik untuk tuan-tuan. Jadi kalau kita buat susunan semula, dia akan kacau. Kan, dia kacau kita punya arrangement. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja untuk malam ni. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada apa-apa, terus boleh bertanya. Dalam grup kita ada ada banyak mutawif, admin kita yang akan bantu untuk menjawab segala persoalan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey, terima kasih semua, insya-Allah. Jumpa pada hari Selasa. Jumpa pada hari Selasa. Masa tuan-tuan lapor diri, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan kesihatan. Tuan-tuan pun jangan lekang daripada berdoa untuk Allah bagi kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji dan seterusnya. Haji yang kita lakukan, haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibersihkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan. Baik, saya serah pada Ustaz Masri untuk bacaan doa dan kita boleh tamatkan sesi kita. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Wan. Alhamdulillah. Moga ada manfaat insya-Allah. Kesimpulan dia apa dia? Kesimpulan dia haji ini tuan-tuan, kita kena ikut Nabi SAW. Nabi kata khudhu anni manasikakum. Kalau kamu nak buat haji, ikutlah seperti apa yang diajar oleh Nabi SAW. Dan pesanan Ustaz Wan lagi insya-Allah, yang penting adalah pengurusan tu teratur dan sebagainya insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dapat manfaat ya. Saya rasa detail
Ustaz Wan cerita tu sampai ke benda-benda yang sekecil-kecilnya insya-Allah, dan boleh kita sambung nanti dalam grup WhatsApp insya-Allah. Jadi sama-sama kita doa, kita tutup majlis kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berkati majlis kita insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah majlis kami, ya Allah. Berkatilah perhimpunan kami, ya Allah. Fahamkanlah kami tentang agama, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami hajir yang mabrur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami menyahut seruan-Mu, ya Allah. Seruan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersyukur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami mendapat haji yang mabrur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami sahabat-sahabat yang baik dalam teman perjuangan untuk menunaikan haji nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba yang tidak mengungut sepanjang kami melakukan ibadah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar ikhlas berdoa pada hari Arafah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang tawaduk. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami khusyuk seperti khusyuknya orang yang ikhlas, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kefahaman sebagaimana kefahaman para ulama, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkan kami sebagaimana hidupnya para anbiya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang insya-Allah. Jumpa pada hari Selasa nanti insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.